ni mungkin pada tahun 2008, 2009 macam tu lah. Waktu tu kita dapat panggilan kod merah lah, accident. So bila sampai je dekat tempat kejadian, tengoknya dah penyek dah. Mangsa motosikal tu dah penyek dilanggar oleh lori yang menyebabkan hancur separuh daripada badan mangsa tu. Menduga kita jugalah bau isi manusia yang dah dipenyek, dilenyek dengan darah, dengan isi yang bertaburan tu. So nothing can do jugalah. Memanglah hardcore sebab mostly jurati kita memang daripada tentera. Kalau lelaki kena angkat berat 20 kg, engkau pun kena angkat. Kalau lelaki kena lari 10 kilo, engkau pun kena lari 10 kilo. Yang paling hardcore tu saya rasa waktu yang saya perlu membuat terjunan daripada helikopter. So saya sangat takut. Saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mati aku ni macam mana. Saya cakap macam tu kan. Tak ada, turun je. Dah turun sekali, macam okey je. Turun lagi lah. Masa first tu je lah. Disiplin tu memang kena ada lah. Disiplin kita nak menyelamat macam mana. Sebab beruniform ni satu dia disiplin. Memang benda tu memang dah kena ada. So satu lagi yang kena tambah lagi knowledge. Disiplin and knowledge lah. Disiplin dengan knowledge. Sebab dia seiring tu. Kalau knowledge, tak ada disiplin untuk belajar, tak ada disiplin untuk membantu everything kan. Dia macam makan nasi tak ada lauk macam tu. Macam tu. Nasi tak ada lauk. Tak komplit. Sebelum kita mula, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ikhlas daripada hati kepada semua yang menyokong dan menjadi sebahagian daripada komuniti Penjawat Podcast. So setiap like, komen, share dan subscribe itu sebenarnya membakar semangat kita untuk bagi yang terbaik dan terus grow untuk Penjawat Podcast. So secara jujurnya sebenarnya saya, Syura dan juga tim rasa sangat penghormatan besar sebab kita dapat duduk semeja dengar cerita daripada individu hebat yang kita jemput. Sebenarnya ini baru permulaan, betul tak Syura? Sebenarnya kita nak buka ramai lagi mata dan masyarakat dekat luar sana untuk tahu story pengorbanan di sebalik uniform Penjawat Awam Malaysia. Betul. So kalau you rasa apa yang kita buat ni bagi impak yang positif, salah satu cara untuk support kita teruskan untuk buat podcast ni adalah dengan tekan button subscribe ataupun tekan button on notification. Okay, so supaya suara yang kita tak pernah dengar dekat mana-mana platform sebelum ni dapat sampai dekat semua masyarakat kita. Betul. Sebelum tu, podcast ni ditaja khas oleh Tuah Plan Sdn Bhd, Loan and Debt Consultant yang membantu penjawat awam di Malaysia bernafas semula dengan kewangan yang lebih sah, telus dan patuh syariah. Betul. So untuk pengetahuan semua, Tuah Plan ni dah bantu lebih daripada 20,000 penjawat awam Malaysia yang ada masalah kewangan. So kalau you guys nak tengok testimoni ataupun feedback, boleh terus pergi ke website tuahplan.com. Penjawat Podcast. Penjawat Podcast. Penjawat Podcast. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Penjawat Podcast. Saya Ain Raihana. Saya Syura Ibrahim. So sebenarnya Penjawat Podcast ni adalah platform di mana kita share pada orang ramai tentang suara dan cerita berkaitan tanggungjawab sebenar penjawat awam. Apa realiti yang kita tak nampak, apa pengalaman dan juga cabaran di sebalik tugas-tugas penjawat awam Malaysia ni lah. Realiti sedih, happy di sebalik takbir tanggungjawab penjawat awam Malaysia yang ramai tak tahu. Syura, saya rasa macam excited sangat tau hari ni nak kenal dengan guest kita. Betul. So saya Syura excited tau? Excited juga sebenarnya. Sebab guest kita hari ni dia macam special sikit. Apa special tu? Special kalau nak tahu macam mana, kita kena tunggu lepas ni lah. Tapi sebelum tu, bila kita sebut pasal badan beruniform ni, ramai yang nampak uniform ni pangkat dan tugas semata-mata sahaja. Betul tak? Jarang lah orang dengar, orang tahu siapa manusia ataupun insan di sebalik uniform tu. Betul tak? Betul. So hari ni kita bersama seorang wanita yang dah lebih 20 tahun berkhidmat dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Betul. Seorang wanita yang banyak menghabiskan hidupnya dalam dunia disiplin, pengorbanan dan juga tanggungjawab. Sentiasa berada dalam persekitaran berisiko dan cabaran yang mungkin ramai daripada kita sendiri tak pernah bayangkan. Kan? Di sebalik ketegasan dan karakter beliau, ada pengalaman, cerita dan perjalanan hidup yang sangat menarik untuk kita dengar pada hari ini. Betul, dan mungkin jugalah episod ni dapat buka mata masyarakat dekat luar sana Syura. Mungkin tertanya-tanya dan dapat pandangan lain berkaitan kita punya pertahanan awam Malaysia lah. Betul. So saya jemputlah tetamu hebat kita ni. Saya nak introduce pun nervous ni Syura. So daripada kita bawa jauh daripada Angkatan Pertahanan Awam, Jurulatih Kanan Program Akuatik Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa, Lieutenant Puan Normawati binti So. So terima kasih Puan sudi datang. But here in my camp, you should follow my rules. Wafarina. Wafa. You know what? Wafa. I'm done.
kalau dia willing, dia passion berada dalam badan beruniform, dia sepatutnya faham sebelum dia masuk. And then takkan ada masalah-masalah yang kata dia tak boleh buat dan tak nak buat. Dilatih oleh pasukan khas komando kan, tentera darat. Apa yang kita belajar, apa yang kita terima tak diterima pada pasukan-pasukan yang lain. Hanya pasukan khas yang terima. Dan brotherhood kita tu berkekalan sehinggalah ke berapa belas tahun ni kan. Andai kata ada sedikit minat tu ataupun memang nak menyertai, teruskan jalan depan sampai habis. Jangan patah-patah balik, jangan dengar sana, jangan dengar sini. Okeylah, teruklah, ini tak okeylah, tak baguslah, takutlah. No, kalau ada rasa minat sikit tu, teruskan jalan sampai depan, capai apa yang nak dicapai. Sama-sama juga jemput. Sama-sama juga. Tak jemput, tak datang. Okey. So Puan, mungkinlah kita punya pendengar ataupun penonton mungkin ada yang tak dapat kenal Puan secara dekat lagi lah. Mungkin Puan boleh perkenalkan sikit Puan punya latar belakang, background, asal mana semua. Okey, nama seperti mana yang Syura dengan Ain sebut tadi, Normawati binti So. Kalau pangkat dalam APM ni Lieutenant lah saya, Lieutenant Pertahanan Awam Normawati binti So, dan sekarang menjawat jawatan sebagai jurulatih kanan di program akuatik Akademi Latihan Pertahanan Awam. So tempoh perkhidmatan saya ini adalah tahun ke-20. Tahun ke-20. Dan sekarang di Akademi Latihan Pertahanan Awam ni saya profil saya lah sebagai jurulatih akuatik. Jurulatih akuatik. Jadi kalau sebelum akuatik ni saya di profil jurulatih paramedik. First aider trainer. So dah bertukar profil ke jurulatih akuatik. So mungkinlah Puan boleh elaborate sikit lah. Mungkin ramai sekarang kenal Puan sebagai jurulatih akuatik. Mungkin tak tahu membesar dulu belajar apa, adik-beradik berapa orang, umur berapa. Saya dilahirkan di Kelantan. Dibesarkan di Terengganu. Dibesarkan di Terengganu? Ya, betul. So Pantai Timur is mine. Ayah saya Pahang, mak saya Kelantan. Tapi dibesarkan dekat tengah-tengah? Terengganu. Tengah-tengah. Mungkin parents saya dah berhijrah kat Terengganu. So dibesarkan di sana. Tapi adik-beradik saya ada 4. Yang sulungnya abang. Kedua saya, anak kedua. Dan ketiga adik perempuan, yang keempat pun adik perempuan juga. So ada 4 saja. Ada 4 je adik-beradik. 1 lelaki, 3 perempuan. So yang abang saya dah kahwin, pun dah berumah tangga juga. Adik yang kat bawah saya masih single lagi. Single dan available. Yang bongsu dah kahwin, dah jumpa jodoh awal sikit. Dah jumpa. Dan akademik saya dulu saya belajar di pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Bukit Besi, Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Muqtafi Shah Durian Mas, Terengganu jugalah. Lepas tu sampai STPM kat situ. Lepas tu lepas SPM tu tak sempatlah saya nak bersia-sia, teruslah dapat APM. Tak sempat nak bersia-sia. Tak sempat nak bersia-sia. Tak sempat sebab dah habis sekolah tu masa form 6 tu dah siap-siap isi dah. Dah siap-siap isi dah. Lepas tu terus dapat pula rezeki. Terus dapat pula rezeki jadi APM lah kan maksudnya. Okey Puan, tapi kalau Puan boleh share sikit masa zaman Puan belajar after tu, ada tak Puan macam sambung belajar ke ataupun macam mana? Okey, disebabkan tempoh saya remaja saya tu begitu singkat kan. Tempoh remaja lepas habis SPM terus masuk STPM. Lepas STPM tu mohon kerja terus dapat kerja pula. And then saya rasa mood belajar tu belum lagi habis. Jadi dalam servis tu saya menyambung pelajaran di Open University. Dekat Open University. Yang tu sambung bahagian apa? Psikologi. Degree psikologi. Puan, kalau macam nak cakap pasal psikologi ni, saya macam nak tahu jugalah kenapa Puan pilih psikologi instead of yang lain punya subjek. Betul. Okey. Sebenarnya saya tak suka matematik. Saya tak suka mengira dan saya tak suka juga membaca. Dulu saya tak suka membaca, tapi saya suka fikir. Suka fikir? Ya, saya suka fikir. Kalau psikologi ni kita lebih kepada fikir macam mana cara orang berfikir, nak tengok orang tu macam mana. So benda tu benda yang saya rasa more excited untuk saya tahu daripada saya nak kira. Alah susahlah kira sebab masa saya sekolah rendah pun saya bergaduh dengan cikgu matematik saya. Sebenarnya kenapa cikgu ajar saya banyak-banyak ni, nanti besar pun kita akan guna tambah tolak je. Tak ada dah benda lain. Juga Betul juga.
Masa kecil dulu lah. Itu masa kecil cakap dengan cikgu Mat, susah lah cikgu, tak payah ajar banyak-banyak. Macam tu. So bila nak sambung belajar pun saya fikir, saya memang bukan orang membaca, bukan juga orang mengira. Jadi saya fikir psikologi is the best for me lah that time. Tapi kiranya itu pilihan sendiri ataupun Sendiri. pilihan sendiri. Tidak didorong oleh sesiapa. Sebab saya rasa sepanjang kehidupan saya ni, keputusan saya adalah memang keputusan saya. Tidak melibatkan pengaruh orang sekitar. Sebab saya jenis orang yang susah dipengaruhi kot. Cakap pasal susah dipengaruhi tu buat saya tanya juga, macam mana Puan waktu membesar dekat rumah? Maksudnya parents tu strict ke, garang ke, atau okey je? Strict. Ayah saya bukanlah tentera, tetapi dia punya cara didikan tu macam tentera. Macam tentera. Kalau dia kata A is A, takkan ada orang berani cakap B lagi dekat dia. Kalau saya nak keluar, dia kata pukul 6 you mesti ada kat rumah. Kalau you tak balik pukul 6 tu, dia akan cari kita dekat mana kita ada dan dia akan bantai dekat situ juga. Itu situasi macam tu pernah terjadi ke? Pernah terjadi. Pernah. Saya lambat, dia kata okey pukul 6. Selalunya kalau nak jalan petang pukul 6 kena balik. Saya lambat 6-5 minit on the way, kayu basikal. Dia datang naik motor, pergi dekat saya, pukul berapa dah ni? Bawa pipe. Mam. Kena time tu juga. Situ juga. Ingatkan dah habis kat situ, balik kena lagi. Macam Itu tu. betul-betul garang. So benda-benda tu sebenarnya kalau pada waktu saya dulu, benda tu benda yang kita tak rasa pun sebagai macam benda tu kena dera ke, tak suka ke. Sebab benda tu yang buat saya jadi macam ni sekarang. Very particular dengan masa dan sebagainya, disiplin. So saya berterima kasih kepada arwah ayah saya lah kan. Al-Fatihah juga untuk ayah saya. Disebabkan didikan beliau yang begitu membuatkan saya siapa saya dekat sini hari ni dan berada dekat sini tanpa struggle lah. Maksudnya kita dah biasa hidup dalam peraturan, hidup dalam arahan dan hidup dalam pendirian diri sendiri. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa okey lah. Betul jugalah. So antara sebab tu ayah, mungkin kalau mak pula macam mana Puan? Mak biasalah leisure je. Okey, kan kata dah. Kata dah jangan balik lambat, kan dah kena. Sakit kat mana? Macam tu je lah melembutkan mak. keadaan. Mak macam tu pula. Kalau saya beza. Kalau saya dengan suami saya yang macam ayah tu. Macam tu lah. So kira ikut jejak Ayah saya memang jugalah. sebiji. sebiji. Okey Puan, so kalau macam saya nak tanya juga kat Puan, family Puan ada tak yang macam masa tu yang orang kata pada beruniform juga? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Macam ayah ataupun mak semua tak ada Tak juga? ada. Pakcik ke makcik ke adik-beradik ke tak ada. Sebab saya beza dengan adik saya 10 tahun. So waktu saya dapat kerja tu adik saya masih sekolah lagi. Jadi saya lah masa pioneer dalam family tu jadi orang beruniform lah. Faham. Tapi macam mana Puan boleh tertarik minat nak masuk uniform tu? Betul. Saya ni sebenarnya suka sangat tengok tentera. Suka sangat sebab kat kampung saya tu adalah port untuk tentera darat buat latihan. So tentera tu nak selalu lalu kat depan rumah saya. Bila lori lalu tu saya melompat-lompat, ya Allah, saya nak jadi tentera lah, saya jadi tentera lah nanti, bestnya, seronoknya, smartnya diorang, abang-abang macam tu lah. Memang seronok, excited tengok. And then dari situ, sebab dia selalu ada, boleh katakan setiap tahun tu tentera tu memang akan ada buat latihan dekat kampung saya tu. Daripada situ saya tanam saya punya impian nak jadi tentera. Asalnya nak jadi tentera. Lepas tu saya bila dah besar, meningkat dewasa lagi, saya kata tak apa, tak boleh jadi tentera pun janji dapat pakai uniform. Macam tu. So daripada situ Daripada lah, kan? situlah saya punya eager nak jadi tentera tu besar betul. Daripada sekolah lah saya dah training, ayah saya training, pergi berlari pagi-pagi semua, buat kerja lasak-lasak sebab dah memang aim dah tu. Memang dah aim daripada kecil dululah. Tu bila dengar Puan kata nak jadi tentera tu, why sekarang pakai baju biru ni? Itu dia. Itu rasa macam itu dia. Dulu kecewa lah, sekarang tak kecewa dah. Sebab dulu sebenarnya ini ceritanya saya pernah memohon. Dah pun melalui fasa-fasa ujian fizikal dan sebagainya di prajurit muda, askar dan sebagainya. Tapi tak direzekikan bersama. Saya pun tak tahu lah, tak ada rezeki lah kot. Mungkin tak ada rezeki, tak tahu lah sebab apa kan. Tak ada rezeki. Pernah juga mohon polis juga. Tak cukup tinggi pula waktu tu. So kiranya bukan setakat tentera. Dah sebab dah hampa. Tentera tu dah banyak kali sangat. Dah banyak kali, dah 2, 3, 4 kali dah tak lepas. Jadi cubalah polis pula. Mungkin polis boleh kot. Polis pun tak boleh, tak cukup tinggi pula. Macam tu. Tapi membuatkan saya tertanya sebab apa faktor yang Puan rasa, sebab Puan kata tadi nampak orang lalu-lalu dekat rumah buat latihan semua kan. So apa faktor terbesar yang membuatkan Puan rasa macam nak join badan uniform ni? Sebab dia handsome. Handsome. Smart.
Orang suka tengok. Macam mana saya suka tengok askar tu, saya nak orang pun macam tu juga. Suka. Wah, semaknya macam tu. Wah, takut, suka, macam tu lah. Itu masa budak punya pemikiran lah. Tapi kan kita kan selalu jarang dengar lah perempuan dengan badan uniform. Maksudnya minoriti. Selalu dengar lelaki kan. Apa pendapat macam orang sekeliling puan, adik-beradik, parents yang bila puan cakap puan nak join APM lah especially? Okey je. Okey Sebab je. dia orang dah tahu dah saya ni memang daripada kecil ni jenis yang lasak. So benda tu memang tak pelik. Unless kalau saya cakap saya nak jadi Nurse ke? cikgu ke nurse ke, memang nampak aneh sikit lah. Memang nampak aneh sikit. tak kena Macam kan? tak mesh. Kena. Macam tak mesh. Sebab saya memang kecil tu dia macam boyish sikit. Kalau macam kawan-kawan saya sekarang, kalau yang daripada sekolah tu tengok saya sekarang, kalau tengok saya make up ni, dia memang akan nampak pelik. Pelik sebab saya Normawati yang dulu tu bukan macam ni pun. So kalau saya berada dekat tempat saya sekarang, benda tu memang tak jadi pelik pun untuk orang pandang, family dan sebagainya pun. Sebab memang saya jenis yang lasak. Lasak kau dapat dia memanglah patutlah dia pun jenis macam tu. Saya cakap sudah. Jadi macam okey lah. Kalau jadi host macam Ain dengan Syura, tak sesuai lah macam tu. Sekarang Boleh dia jadi host kan. Tapi Puan, saya macam tertanya jugalah, macam mana journey ataupun proses Puan mula apply jadi APM ni? Orang Macam mana step kata, dia? ya betul, dan apply dekat mana, ada interview ke, apa kriteria yang diperlukan? Selepas berkali-kali kecewa, banyak kalilah kecewa tu, bukan sekali, bukan 2 kali, mungkin 4-5 kali juga. Tentera darat lah, tentera laut lah, kesian. Tak dapat kan? Polis pun tak dapat. Lepas tu saya rasa saya dah macam dah checkmate dah, semua tak dapat ni. Memang saya tak ada peluang ke nak dalam beruniform ni. Lepas tu saya pun tengok dekat SPA, waktu tu SPA 8 tak silap saya. Sekarang SPA 9I kan. Okey, SPA 8 tu sesi pembantu pertahanan awam. Pembantu pertahanan awam ni apa tengok lepas tu tengok sekejap, buka beruniform. Okeylah, sampai situ je. Saya search tu sampai tu. Okey, pakai uniform boleh. Mohon, tiba-tiba dapatlah panggilan. Panggilan tu pergi interview. So panggilan dia tu adalah untuk ujian pemilihan fizikal, ujian fizikal lah, maksudnya kena lari 2.4, kena angkat tangga, kena panjat tali, semua tes-tes yang fizikal lah. So saya hadir ditemani mak saya lah, ditemani mak saya dan seorang kawan dekat kampung tu. Pergilah saya lalui proses interview tu dengan bergayanya. Saya antara wanita yang pertama sampai dalam larian 2.4. Sebab waktu tu umur baru 19. Baru habis Muda lagi. belajar Kalau tu suruh kan. sekarang tu tak tahulah nak cakap berapa minit. So dah dapat tu sebulan selepas itu dipanggil untuk interview pula. So saya dah berjaya lah dalam saringan ujian fizikal tu. Kira ada Sebulan. interview juga. Ya, Second ada interview interview. secara bersemuka juga. Sebab lepas selection fizikal, dia check semua tubuh badan, tinggi, berat, rabun, semua tak rabun match. semua. Okey, dah okey. Sebulan selepas tu dapat panggilan interview. Lepas panggil interview, dapat pula surat, okey anda berjaya, lapor diri, macam tu. So time tu memang terus lapor diri and then terus pergi latihan macam tu. Saya pergi sendiri tau. Tak adalah parents hantar. Sebab waktu tu parents saya bukan orang yang senang. So saya bawa sendiri, naik bas, pergi lapor diri. Lepas lapor diri pun terus masuk rekrut. Selepas 6 bulan baru saya masuk rekrut selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Maksudnya saya dipostingkan dulu dekat tempat posting pertama saya. Selepas itu baru saya dihantar untuk rekrut selama 6 bulan. 6 bulan. So lama lah. waktu Puan first dapat surat tu kan, apa perasaan Puan? Dan Puan tahu juga tak apa APM ni buat sebenarnya? Tak. Saya memang tak mengkaji pun apa tu APM. Yang saya tahu yang first saya search tu pakai uniform. Hijau waktu tu. Waktu tu time baju tu hijau. Waktu tu baju hijau. Sekarang biru. Okey, hijau. Uniform boleh ni. Uniform ni hijau. Dia sama dengan tentera kan. Saya dah seronok sangat lah tu. Tak apalah, tak boleh tentera, bolehlah APM. Warna hijau. Dia macam baju dia memang ala-ala tentera pun waktu tu. So saya dah seronok. Saya pun tak search lagi lah apa APM tu buat apa, skop tugas apa. Dan interview pun dah lulus kan. Masa interview pun dia tak tanya pun saya APM tu apa. Waktu tu saya panel penguji tu dia tengok saya punya CJ. Kebetulan saya ada satu CJ instructor aerobik. Dia suruh saya buat aerobik je. Lepas tu saya menari dekat panel tu. Okay. Apply jadi APM tapi kena buat aerobik saja. Sebab based on antara soalan sijil tu. adalah soalan-soalan yang macam Yang kita soalan-soalan. Lepas tu antaranya adalah ni ada instructor aerobik cuba buat beberapa gerakan. Saya buat lah. Macam uji bakat. Gitulah. Adalah soalan-soalan yang lain juga dia tanya. Lepas tu okey dah lulus. Saya pun masih tak search lagi apa tu APM. Sebab saya dah teruja sangat dengan baju uniform tu. So saya tak ada pun rasa macam nak tahu apa APM ni sebenarnya.
Sebab saya dah dapat kan. Saya dah tanya. Nanti-nantilah tahu. So kiranya next tu orang kata main macam redah je lah. Apa Dah, preparation puan nak bila nak masuk APM tu pula? Nak masuk tu biasa bawa baju. Dia ada bagi list juga kan apa yang kita kena bawa semua apa. Saya bawa je lah. Masa kursus tu, saya kursus je macam biasa melalui kursus training-training yang mengikut modul yang telah ditetapkan semua sepanjang 6 bulan. Macam tu. Faham. Tapi Puan, masa mula-mula Puan masuk jadi APM ni kan, ada tak benda yang paling mencabar sekali masa Puan join APM ni? Masa tu training lah, especially Yes, training. betul. Masa training tu adalah kesukaran saya sebab sebenarnya saya selepas saya ujian fizikal tu saya accident. Saya accident motor dengan motor. Motor saya langgar orang saya langgar pakcik tu. Yang langgar pakcik. Saya langgar. So- Pakcik tu macam ni langgar depan-depan macam tu. So puan okey tak? Pakcik tu pun okey tak? Pakcik tu macam okey je. Yang tak alright tu saya sebenarnya. Sebab saya tu macam tak sedar juga dalam 2 hari macam tu. Sampaikan orang kampung saya semua baca Yasin dekat saya. Ingat saya dah macam nak gone. Sebab saya ni budak yang baik dengan orang tua, dengan orang kampung. So ramailah yang mendoakan saya. Sebab langgar depan-depan. So saya waktu tu baju tak ada koyak-koyak pun. Cuma saya internal bleeding. Muntah darah, hidung keluar darah, telinga berdarah. Tapi waktu tu saya dah habis melepasi ujian fizikal tau. In between tu nak ke rekrut tu. In between nak ke rekrut tu saya accident. Lepas tu dah tu bila dah masuk rekrut dengan keadaan kesihatan saya yang kurang baik kan, jadi dia memberikan saya sedikit cabaran lah. Tak sedikit, saya memang banyak lah juga. Masa accident tu ada kepatahan sikit lah dekat bahagian muka macam tu. Ada plak kat muka. Lepas tu rekrut tu antara yang mencabar dekat kaki pun ada patah sedikit juga. Cuma waktu ni kita kan ada kawat kaki nak kena hentak-hentak kaki semua. And then waktu tu kepala saya kan macam Panas lagi. panas semua. Keluarlah darah saya selalu keluar darah So, sebab masa tu ada keluar lah. ada keluar tak adalah macam running nose tu dia macam sikit keluar darah macam tu. Kita pun macam sakit kepala. Lepas tu bila modul-modul macam survival kena kat hutan, kena berhujan semua tu, berpetir, berguruh tu, kita dah ada macam plak-plak kat dalam badan kan. So rasa benda tu mengganggu lah. Benda tu Tapi mengganggu. selang berapa lama yang puan accident lepas tu baru masuk training tu? Almost sebulan je. Almost sebulan je. Cepatlah, maksudnya baik patah-patah tu semua. Ya, tapi patah tak adalah patah satu kaki macam sikit lah kaki internal sikit. lah kan. Sini sikit. Jadi kesukarannya macam tu lah. Saya rasa itu cabaran lah sebab nak buat dengan keadaan kesihatan yang kurang baik. Tapi disebabkan saya ni jadi seorang yang semangat. Jadi alhamdulillah boleh buat. Mak saya pula satu je kata-kata dia. Orang boleh buat, kita pun mesti boleh buat. InsyaAllah percaya dengan diri awak, mesti boleh buat. Macam tu. Betul. Lagi-lagi Macam tu. benda yang kita suka dapat tadi tu. Dah dapat kan. Dah Sayang nak lah sangat. kan kalau tak Dah teruskan. banyak dah awak cuba sebelum ni tak dapat. Ni dah dapat dah ni. Dah teruskan. dapat. Jangan balik. Habiskan. betul. Habis betul. Habis betul. Habis betul. Memang saya Mungkin habiskan. puan boleh share sikit lah. Mungkinlah ada ramai dekat luar sana yang tengah nak training ataupun rasa macam best juga, handsome juga jadi APM ni. Apa handsome. training yang kita lalui sepanjang 6 bulan tu puan? 6 bulan tu. Okey, dalam tempoh 6 bulan tu sangatlah banyak yang mana mungkin orang awam pun tak tahu apa bentuk-bentuk latihan yang ada. yang perlu dilalui untuk menganggotai sebagai pegawai pertahanan awam ataupun sukarelawan pertahanan awam. Sebab APM ni dia ada dua. APM pegawai tetap yang mana memohon melalui SPA 9I ataupun sebagai sukarelawan pertahanan awam. Kalau nak jadi sukarelawan pertahanan awam tu mudah saja. Boleh saja pergi mengunjungi pejabat pertahanan awam negeri yang berdekatan ataupun pejabat pertahanan awam daerah yang berdekatan dengan korang lah. Kalau dekatnya duduk dekat Mersing, pergi dekat pejabat pertahanan awam daerah Mersing. Pergi ke sana, kunjungi sahaja pejabat-pejabat pertahanan awam negeri ataupun daerah yang berdekatan. Mohon satu borang menganggotai anggota sukarelawan pertahanan awam. And then diorang akan panggil untuk menghadiri kursus asas pertahanan awam selama 16 jam. Selalunya 16 jam tu dia akan buat dalam tempoh 3 hari. 3 hari 2 malam bersamaan dengan 16 jam. Untuk sukarelawan tu 16 jam saja dan layak menjadi sebagai anggota sukarelawan. Suka juga saya nak maklum. Nak jadi sukarelawan tu syarat-syarat dia apa? Bukan boleh semua orang boleh pergi kan. Tapi tak susah pun sebenarnya nak jadi sukarelawan pertahanan awam ni. Ada beberapa syarat saja. Yang pertamanya sihat tubuh badan, tak ada rekod jenayah, kelayakan akademik yang sekurang-kurangnya SPM, boleh baca, boleh tulis, macam tu, umur tak lebih 45 tahun. So dah okey syarat tu,
pergi mohon borang tu dan pejabat APM berdekatan akan panggil untuk kursus asas selama 16 jam, 3 hari 2 malam lah. And then lepas tu dah dapat kad anggota. Kad anggota dah boleh berkhidmat sebagai sukarelawan yang mana dibayar allowance juga. Tak free-free. Serugi mana-mana yang free, yang tak ada apa nak dibuat tu mungkin nak war-warkan juga boleh sertai sebagai sukarelawan pertahanan awam. Menarik. Okey, yang tetap belum. Yang tetap belum. Tetap belum. Yang tetap tadi macam nak mohon kan? Kalau yang tetap banyak. macam mana pula tu? Yang tetap kena cakap juga. betul. Sebab banyak orang tak tahu kan macam mana nak mohon. So sebenarnya untuk tetap status tetap memohon melalui SPA 9I. juga. Online. Okay. Online. Secara online lah SPA 9 tak ada manual ni. Tadi yang sukarelawan boleh manual. Ini yang tetap bergaji berpencen ini SPA 9I. Dalam secara online perjawatan dia pembantu pertahanan awam, penolong pegawai pertahanan awam ataupun pegawai pertahanan awam. Itulah cara nak mohonnya. Okey, so anak-anak muda dekat luar sana Yang mana berminat, betul. ada semangat juga nak jadi handsome tadi, nak membantu masyarakat dekat luar sana, boleh terus pergi ke saluran yang betul lah. Betul. Boleh je ikut step yang Puan Normawati tadi dah Yes. explain. Betul. Okay. So Puan, tapi kan sebenarnya kan kita tanpa tak sedar pun sebenarnya ramai kadang-kadang masyarakat terlepas pandang APM ni, dia punya fungsi, dia punya tugas. Mungkinlah Puan boleh share sikit apa sebenarnya APM ni bawah agensi apa? Apa dia punya peranan, apa dia punya fungsi? Okey. Saya nak minum dulu sebelum kita teruskan. Boleh? Boleh. Sebab sampai soalan nombor berapa dah tadi? Soalan nombor berapa? Tak apa. Banyak. Nak tahu soalan nombor berapa nanti kita bagi tahu. So Okay. kita sambung. Kita berehat sekejap. Kita bagi laluan Puan, kita dah haus dah Oh, explain macam mana banyak. korang nak isi Semangat. korang kan. Yes. Okay. So So, kita kita kembali sambung sekejap lepas lagi. Alright. Open Jawa Podcast. Okay, so kita dah berehat. Kita sambung baliklah. Sebelum tu, untuk pengetahuan semua, podcast ni ditaja khas oleh Tuah Plan Sdn Bhd, Finance Loan and Debt Consultant yang bantu penjawat awam keluar daripada masalah kewangan dengan cara yang lebih telus, patuh syariah. Betul tak Syura? Betul. So Tuah Plan ni dah bantu lebih daripada 20,000 penjawat awam Malaysia yang ada masalah kewangan lah. So kalau nak tengok testimoni ataupun feedback, boleh terus pergi ke website tuahplan.com. Betul. Tadi sebelum kita berhenti Syura, kita ada tanya dengan kita punya guest kita hari ni. Betul. Apa sebenarnya yang masyarakat terlepas pandang pasal APM ni kan? Mungkinlah Puan Normawati boleh share juga balik sedikit apa dia punya bawah agensi apa peranan dia, apa kepentingan dia. Okey. So untuk makluman semua dah, APM ni adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Perdana. Dia memang bernaung di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang mana peranan utama APM adalah melatih orang awam. Itu yang paling Basic lah. Memang kerja kita melatih, tapi sebenarnya kita masih ada banyak lagi fungsi-fungsi APM itu sendiri. Ini yang saya sebutkan tadi, melatih itu antaranya. Dan selain itu kita juga terlibat dengan pengurusan bencana, perkhidmatan kecemasan. Tapi yang selalunya yang orang nampak tu perkhidmatan kecemasan tangkap ular. Betul. Kita pun nak menepis persepsi awam yang mengatakan APM ni hanyalah menangkap ular. Sebenarnya kita buat lagi banyak lagi perkhidmatan kecemasan yang lain, seperti section ambulan, menyelamat maksudnya ambulan selalunya orang akan tengok juga kan ambulan, APM ada ambulan. So kalau ada kes-kes kecemasan, APM juga mengambil dan menjadikan perkhidmatan itu dan melaksanakan tugas-tugas kecemasan. Bukan ular semata. Tapi ada ular tu memang trending sangat dengan APM. APM ular APM. Tapi sebenarnya APM ni banyak lagi perkhidmatan yang kita bagi kepada awam. Melatih tu adalah satu benda yang hardcore lah. Kita melatih tu sebab apa kita nak melatih orang awam ni? Sebab apa yang APM bagi adalah sebenarnya itu adalah input yang memberi kepentingan kepada diri awam tu sendiri, bukannya kepada orang lain. Contoh saya bagi contoh. Dalam salah satu perkhidmatan latihan yang kita bagikan contoh, kita ada modul berkenaan dengan pertolongan cemas, CPR, choking, kepatahan, pendarahan dan sebagainya. Benda-benda ini APM melatih bukan sahaja pegawai dan anggota APM sendiri. Kita juga memberi latihan kepada awam sendiri, orang awam, NGO, korporat, badan-badan beruniform yang lain ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain. Kita menyalur dan menyebar luas bentuk-bentuk latihan APM kepada masyarakat ataupun komuniti. Contoh berbalik pada contoh yang saya sebutkan tadi, contoh CPR, choking dan sebagainya. Awareness ni kita perlu nak sebarkan lagi, sebabnya benda tu adalah kepentingan kepada kita sendiri. Betul. Contoh Syura sendiri, Ain sendiri, tiba-tiba berlaku kat rumah ada mak ke adik ke pengsan, tapi kita tak ada.
tak ada pengetahuan berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi bila salah satu cara lah yang boleh saya sebutkan mungkin dengan menyertai sebagai sukarelawan pertahanan awam ataupun sebagai anggota tetap APM ni, dalam tu kita merangkumi ke semua silibus untuk kehidupan kita. Bukan saja daripada segi paramedik, tapi kita ada juga menyelamat, kita ada juga modul survival, pelbagai yang merangkumi keperluan kita sebenarnya. Itulah yang kita nak sebut perkhidmatan kecemasan, pengurusan bencana, latihan. Macam itulah yang APM bagi. Tapi kan Puan, sebab kita selalu dengar lah bila kita dapat request ni biasa 999 call itu. Macam mana dia request tu boleh sampai dekat APM sebenarnya, laluan dia? Okey, laluan tu sebenarnya dalam skop tugas kita ni, bila panggilan 999 tu dia akan sampai kepada MERS kan, kepada sekarang ni kita panggil NG99. So dari sana dia orang akan forwardkan panggilan tu kepada agensi yang terlibat untuk respon kes tersebut. Bukan directly dengan APM. Sebab semuanya akan pergi kepada NG999 tu ataupun MERS, kalau dulu MERS 999 lah kan. So di sana akan Dia akan distribute lah. Ya, distribute panggilan tu kepada agensi yang berkaitan. So kat situ. So kita akan tengok lah yang mana satu yang available, yang paling dekat, yang bersesuaian dengan skop tugas dan sebagainya. Itu tadi Puan cakap pasal APM lah. Mungkinlah Puan boleh share spesifik sebab tadi waktu kita announce Puan daripada jabatan jurulatih Akademi kanan akuatik, betul tak? Ya, betul. So mungkin Puan boleh share sikit bahagian departmen Puan akuatik ni buat apa, sebab saya sendiri pun tak tahu. Okay. So saya sebenarnya dalam tempoh perkhidmatan saya 20 tahun ni, ini adalah tahun ke-6 saya berada di Akademi Latihan Pertahanan Awam, yang mana sekarang saya bertugas sebagai jurulatih kanan program akuatik. So program akuatik ni yang mana latihan-latihan yang melibatkan air. Contohnya belajar kursus asas renang, jurulatih asas renang, menyelamat kelemasan di air, menyelamat bencana di air deras, scuba, macam tu. Itu adalah latihan-latihan yang kita supply kepada anggota dan pegawai APM dan juga orang luar lah jugalah. Boleh memohon ke Akademi Latihan Pertahanan Awam untuk menyertai kursus ni. Macam tu. Walaupun orang biasa kan. Tapi dia bukan ke Alpha tu, bukan dia ada program akuatik saja sebenarnya. Kita ada banyak lagi program-program lain, bentuk-bentuk kursus modul yang lain yang kita tawarkan juga sebenarnya. Kita tawarkan sebenarnya, kalau boleh saya sebutkan dekat sini, kita ada program kemahiran teknikal yang mana latihan ini yang melibatkan latihan-latihan yang melibatkan runtuhan bangunan, menyelamat di ruangan sempit, penyelenggaraan peralatan operasi, urban search and rescue. Lepas tu kita ada program lain lagi, program pembangunan personal, kita ada program paramedik. Macam paramedik tu yang saya sebut tadi tu yang memberikan latihan-latihan berkenaan dengan pertolongan cemas dan sebagainya. Kita ada banyak lagi program-program yang kita sediakan di Akademi Latihan Pertahanan Awam. Dan orang awam pun kalau nak memohon, orang awam, agensi, NGO, korporat dan sebagainya, boleh saja memohon ke Akademi Latihan Pertahanan Awam untuk menyertai kursus-kursus kursus ataupun latihan yang disediakan. Betul. Tapi Puan dah jadi jurulatih, Puan masih turun juga operasi ke lapangan contoh menyelamatkan dekat bahagian air ni? Masih sekiranya diperlukan. Sebab bila di akademi ni dia tidak terlibat secara langsung dengan pengoperasian. Dia lebih kepada pejabat pertahanan awam negeri ataupun daerah. Tetapi sekiranya kita diperlukan, pasti turun lah. Akan turun juga. Saya nak tanya satu soalan bonus lah dekat Puan. Ya, bonus lah. Okay, tadi sebab Puan cakap tu saya macam dia maksudnya dia based on kalau kat Google kita boleh dapat jawapan tu macam tu. Kalau pada pandangan Puan Nurmawati sendirilah, apa sebenarnya APM ni dekat mata Puan? Apa APM dekat mata saya? APM ni nadi masyarakat. APM ni nadi masyarakat. Sebab apa saya cakap APM ni adalah nadi masyarakat? Sebabnya apa yang kita ada adalah nadi yang diperlukan dalam kehidupan kita seharian. Sebab kita walaupun kita membuat latihan yang saya sebutkan tadi kan, latihan kita bagi, kursus-kursus yang kita bagi tu adalah kursus yang keperluan. Betul. Yang kita patut tahu, yang Basic. kita patut
cari, yang kita perlu ada dalam situasi harian kita. Benda tu akan berlaku sebab kita tak boleh nak predik kecemasan akan berlaku bila dan sebagainya. And then itulah pandangan saya pada APM. APM adalah nadi kepada masyarakat. Dan baru-baru saja semalam baru kita sambut Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam. Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam yang ke-74, yang mana kita punya slogan pada tahun ini adalah APM nadi masa hadapan. APM macam itulah. Apa saya nak cut sini. Saya tengah. Apa Puan rasalah contohnya kalau APM ni tak ada dalam masyarakat? Apa yang saya rasa kalau dia tak ada dalam masyarakat? Sebab Puan kata nadi. Ni kalau nadi tak ada, apa yang jadi dekat masyarakat kita? Nak cakap roboh tu tak boleh lah kan. Sebab kita masih lagi ada agensi-agensi penyelamat yang lain. Tapi kita mengharapkan APM terus segar di kalangan komuniti dan masyarakat sebab keberadaan kami ni sebenarnya sangat perlu. Sangat perlu walaupun jarang kelihatan ataupun jarang didendang. Betul. Dia macam jari jugalah. Kalau kita sepatutnya ada 5 jari, ada 4 jari mungkinlah benda tu kan jadi dah tak komplit untuk kita. Betul, saling nak melengkapi. Walaupun kita tahu ada agensi-agensi lain juga yang mungkin menjalankan tugas-tugas yang lebih kurang sama, tapi sekiranya ada juga kami tu saling melengkapi. Lagi banyak, lagi bagus. Betul. Menarik cerita Puan. Sebab banyak yang saya sebenarnya tak tahu. Betul. Tapi bila dah banyak cerita saya dengar ni, saya macam teringin juga nak tahulah masa first time Puan pakai uniform APM ni, pasukan khas lah. Apa perasaan sebenar Puan masa tu? Okey, sebab yang pasukan khas kan yang tanya kan. Saya tak sempat lagi cerita yang pasukan khas kan. Mungkin boleh Puan selit jugalah betul. pasal pasukan khas ni, Alfon. Okey, saya masuk APM pada tahun 2006 sebab ini dah tahun ke-20. 2006 saya masuk Angkatan Pertahanan Awam. Saya menjalani kursus asas 6 bulan. Rehat 2 minggu, dipanggil untuk pemilihan ke pasukan khas pertahanan awam, and then rekrut lagi 6 bulan. Jadi lebih kurang setahun lah saya rekrut tu, rehat 2 minggu je. Panggil as request ataupun ada apply? Tak apply, memang dia panggil je semua. Sebab dia fikir, sebab kami baru habis je kursus 6 bulan tu, mungkin tengah okey lagi ni kan, terus panggil untuk pemilihan pasukan khas. So dah setahun dah kursus kat situ. And then selepas dia tamat latihan 6 bulan tu dengan menyarung uniform APM dan juga menyarung uniform pasukan khas pertahanan awam ni, saya rasa proud lah. Proud dengan diri sendiri. Sebab dari awal tadi saya ada ceritakan saya mengalami cabaran yang tak mudah sebab baru saja accident melalui kursus 6 bulan, rehat lagi 2 minggu, percaya dengan tidak melepasi pemilihan pasukan khas tu, lalui lagi 6 bulan seterusnya ke depan yang mana latihannya lebih mencabar, lebih ekstrim. Sebabnya jurulatih-jurulatih saya pada waktu itu adalah di kalangan tentera-tentera daripada Paskal dan sebagainya, dan tentunya latihan tu memang hardcore lah, mengikut tentera punya training, yes. And then bila saya pakai tu saya rasa worth it. Saya rasa puas. Saya rasa bangga dengan diri saya tanpa saya nak bandingkan dengan sesiapa sekalipun, sebab kita tak pernah jangka kemampuan diri kita sehingga kita melalui dan melepasi proses itu. So bila pakai tu, wah, saya bangga. Saya bangga dulu dengan diri saya, and then saya bangga jadi anak mak saya. Macam tu. Saya bangga lah. Sentuh saya dengar je. Sentuh saya dengar. Tentulah, sebab kalau mak saya tak cakap macam tu, saya dah berhenti dah 6 bulan pertama tu. Lagi-lagi baru lepas accident tak Puan share tadi kan. Yes. Ada kriteria ke macam mana Puan boleh dipanggil request ke pasukan khas tu? Dia sebenarnya untuk panggil pemilihan tu tak ada kriteria, tapi yang melepasi tu adalah mengikut kriteria yang diorang yang panel mahukan. So dia panggil select semua je, tapi yang melepasi adalah kriteria-kriteria yang dicari, yang dikira. Contohnya Macam tu. macam mana? Contoh, melepasi semua endurance dan disiplin yang telah ditetapkan. Sebab masa nak selection tu, dia menetapkan beberapa disiplin yang kita perlu lalui. Contohnya, kena buat renangan berapa ratus meter dalam masa berapa minit. Nak kena berlari dalam berapa kilometer, kena berapa minit. Kena buat pelbagai disiplin-disiplin yang lain lagi lah. Macam
macam-macam lah yang lebih Betul. lebih ekstrim berbanding dengan yang 6 bulan awal tu. Macam tu. Mungkinlah puan boleh share sikit kan. Dengar cerita ni rasa puan mesti aktif waktu sekolah ni kan. Boleh share sikit waktu intake puan tu yang dapat masuk APM dengan pasukan khas tu, berapa orang perempuan waktu tu puan? Yang waktu intake saya tu masa selection tu ramai. Okey. Tapi yang lepas tu 3 je. 3 orang daripada Silap, maafkan saya. 4. 4 orang daripada Daripada saya rasa beratus. puluh-puluh lah jugalah, puluh-puluh wanita juga, sebab waktu selection tu memang ratus-ratus lah. Saya memang tak berapa nak ingat sebab dah 20 tahun, lebih kurang 19 tahun. Saya rasa waktu tu mungkin dalam batch yang dipanggil waktu tu dalam 300 something. Yang masuk selection tu mungkin 100 lebih, 200 macam tu lah. Yang melepas itu 99 saja dan 4 daripadanya adalah wanita. Perempuan salah satunya. Jadi 95 dan 4 perempuan. Macam tu. So 4 ketul je yang lepas. Tak tahulah yang lain. Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Saya lepas ke? Macam tu. So apa perasaan puan waktu macam nampak puan antara 4 orang daripada perempuan tu? Saya pandang kiri kanan, mana lagi kawan saya yang lain? Mana kawan saya? Tak ada. Kita je ke? Ya ke ni? Macam tu. Ya ke ni? Masa tu okeylah, tak apalah, kita cubalah. Cakap saya cubalah. So kita berempat pun berkawan lah. Maksudnya kita berempat tu tak kenal sangat pun masa awalnya, tapi bila dah menjalani latihan pasukan khas bersama-sama tu jadi close lah. Sebab yelah 90 lelaki, 4 perempuan je kan, nak kena berkawan lah, kena baik lah. So baik tu sampai hari ni jugalah. Faham. Mungkin puan bila sebut pasal latihan ni kan, macam apa yang saya tahu, terutamanya unit beruniform lah kan, dia punya latihan tu laki perempuan semua sama je, betul tak? Betul. So boleh tak puan share sikit kata satu latihan yang paling hardcore sekali puan go through sebelum ni? Paling hardcore tentunya lah masa latihan saya dalam pasukan khas pertahanan awam tu memanglah hardcore sebab mostly jurulatih kita memang daripada tentera. And then setiap kali kita PT dan sebagainya, dia kata engkau berlari, jangan berlari macam perempuan. Saya punya jurulatih cakap, kita jangan perempuan, aku memang perempuan kot. Maksudnya dia tak ada diskriminasi antara lelaki dan wanita. Maksudnya latihan tu sama. Kalau lelaki kena angkat berat 20 kg, engkau pun kena angkat. Kalau lelaki kena lari 10 kilo, engkau pun kena lari 10 kilo. Kalau lelaki kena apa yang lelaki buat, kita pun kena buat juga waktu tu. Jadi yang paling hardcore tu saya rasa waktu yang saya perlu membuat terjunan daripada helikopter. So saya sangat takut. Saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mati aku ni macam mana. Saya cakap macam tu kan. So kita buat terjunan tu menggunakan tali lah. Pas dropping kita turun dengan tali. So itu pun menakutkan jugalah. Kan, menakutkan jugalah kita ni, yang saya pula jenis yang gayat dengan tinggi dulu. Jadi nak turun tu, orang dah turun, saya paling last. Doa saya tak habis daripada awal lah, orang first sampai orang yang last tu tak habis-habis saya punya berdoa. Saya rasa saya dah gagal lah tadi. Lepas tu jurulatih saya ketuk kepala saya, kau doa kau tak habis-habis lagi ke? Dia kata, kau punya doa ni tak habis-habis kan? Saya takut. Tak ada, turun je. Dah turun sampai bawah. Dah turun sekali, macam okey je. Turun lagi lah. Turun lagi lah. Masa first tu je lah. Masa first tu saya rasa memang takut betul. And then waktu survival juga. Waktu survival pun rasa macam benda tu benda yang paling perit lah saya rasa. Sebab survival tu kita dalam seminggu ataupun 2 minggu macam tu, saya tak berapa nak ingat sangat. 2 minggu tu kita berada dalam hutan tanpa makanan. And then pakaian pula memang sehelai sepinggang saja. And then tahulah cabaran sebagai wanita ni. Kalau tiba-tiba datang bulan buat dia waktu itu. So itu sangat-sangat rasa mencabarlah macam mana kita nak mengendalikan keadaan kita pada waktu itu, yang mana kita dikelilingi oleh lelaki-lelaki. Sebab kami 4 ni dibahagikan kepada 4 kumpulan. So macam satu kumpulan ada satu. Seorang kena jaga satu perempuan. Maksudnya Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Tak kisah. Jadi tidur pun bukan tidur dekat rumah ke, tidur kat hutan, berderet, berbaris macam tu. Kita di celah-celah. Di celah-celah lelaki. Maksudnya setiap kumpulan tu lain-lain lokasi dia. Tak sama. Tak macam 90 tu semua 90 longgok kat situ. Dia longgok asing-asing. Jauh-jauh. Malam pengasingan diri sorang-sorang. Dia tinggal kita kat hutan. Lepas tu nak tidur, nak mandi, makanan tak ada, macam mana nak cari makanan kat dalam hutan, survival tu semua. And then waktu tu so far alhamdulillah saya tak datang bulan lah waktu tu, tapi kawan saya lah. Apa yang akan dibuat kalau macam datang bulan tu, Puan? Boleh datang tu dia memang minta dengan jurulatih untuk bawa benda tu lebih.
And dia ada advantage. Bila dia buat benda tu lebih, dia ada peluang untuk selit benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab sebelum kita masuk kat hutan tu, memang kita all out di check up supaya kita tak bawa apa-apa yang benda lain. Handphone memang tak boleh lah. Baju pun satu baju satu seluar je. And then satu parang je diberi. Itu je untuk kita survive dalam masa seminggu 2 minggu kat dalam hutan tu. Pandai-pandai lah nak hidup kat dalam tu, nak makan apa ke. So macam mana puan cari makanan tu? Kita kan ada group kan. So kita dah bahagikan kena bina pondok kat dalam hutan tu. Lepas tu nak cari tu makanlah siput, makan buah sawit lah, makan macam tu lah, makan sumber-sumber semula jadi alam sekitar lah. Waktu Kalau tu saya tak boleh lah. dengan malam dengan nyamuk, dengan pacatnya, dengan lintahnya, dengan ularnya kat dalam hutan kan. So banyaklah cabaran. Nak tidur memang tak boleh lah, walaupun dia bina pondok macam tu, sejuk semua kan. Lepas tu dia bukannya jurulatih bagi kita tidur pun. Memanglah bagi pondok tapi tak bagi kita tidur. Dia memang panggil je kita pergi rendam kat dalam sungai lah, dekat dalam paya lah. Tak adanya. Memang pondok tu dia saja je suruh buat. Bukan untuk kita berehat pun. Memang tak bagi berehat pun. Jurulatih macam Saya rasa tu. kalau saya dalam situasi macam tu, saya lah orang yang paling terawal yang akan terkeluar. Nak keluar dulu. Dah awal. Alhamdulillah lah. Waktu tu macam okey lah. Sebab sokongan kawan-kawan pun sama juga. Kalau sendiri-sendiri pun tak mungkin juga kuat. Sebabnya dalam APM juga penugasan kita menerapkan tugasan berkumpulan yang kerjasama berkumpulan. Kerjasama berpasukan. Sebab kalau nak keluar kes, tak keluar seorang. Kan kalau nak ambulans tu mana pergi seorang. Betul. Mesti kena ada pemandu, mesti ada kena ada co-pilot, mesti kena ada in charge juga yang nak merawat tu, tak keluar seorang kan. So betul, apa yang kita diberi task tu adalah sebenarnya mengajar kita untuk pada masa-masa yang ilmu juga. Tapi waktu tu saya tak fikir macam tu. Waktu tu saya memang menyumpah je kat saya punya jurulatih tu. Yelah, tak cukup makan, tak cukup tidur, lepas tu kena maki lagi. Kan memang saya menyumpah tau. Memang kena. Tapi bila saya dah habis ni, saya faham jurulatih buat saya macam tu. Lepas tu sekarang saya pula jadi macam tu. Kan saya jurulatih sekarang. Itulah tu. Betul juga kan. Tapi Dia kan macam pusingan. betul-betul. Tapi Puan? kan sebab sepanjang latihan tu kan puan kata berat, agak training dia pun agak hardcore juga kan. Ada tak puan rasa macam momen, kenapalah aku masuk, apa keputusan yang aku buat sampai jadi macam ni? Ada tak rasa momen macam tu? Tak ada. Sebab mungkin muda kot masa tu. Rasa muda, rasa juga tak rasa lah. Sebab saya rasa memang saya punya teammate tu semua tak ada pun rasa macam baguslah kot kita orang macam Enjoy follow je jurulatih cakap apa, jurulatih macam-macam lah jurulatih buat kan. Tapi demi Allah lah, saya rindulah semua jurulatih saya tu. Baguslah. Memang kena sepak, kena ketuk tu biasalah. Kalau zaman yang 19 tahun ke belakang, kalau buat macam tu, benda tu tak ada isu. Benda tu tak ada isu pun. Kalau sekarang mungkin dah berbeza sedikit kan. Kita tak boleh lah buat macam tu. Jadi okey lah. Macam tu lah rasa So macam. mungkin sebab puan punya training tu kan agak hardcore. Mungkin puan boleh share sikit lah. Contohlah orang dekat luar sana yang mungkin ada dalam keadaan yang macam lemas ke. Bila lemas kan kita panik. Tak tahu nak buat apa sepatutnya kita buat dulu. Dalam situasi apa saja situasi, dia bukan lemas je tau. Apa saja situasi kecemasan ni, perkara pertama yang kita kena buat, tenang dulu. Kena tenang dulu. Kalau dia masa panik, kita pun panik. Agaknya apa yang akan berlaku? Tak ada benda baik yang akan berlaku bila kita ada panik yang sama dengan mangsa tu lah. Sebab tu pun dalam silibus pertolongan cemas Angkatan Pertahanan Awam, kita ada prinsip-prinsip seorang pertolongan cemas. Prinsip tu kena apa? Kena tenang, kena ada kenapa kita dekat situ nak menyelamatkan mangsa, macam mana nak cara selamatkan mangsa. Jadi kita, sebab tu saya cakap nadi tadi tu, sebab kita memang bahagi daripada A sampai Z kat situ. Tinggal kita je. Sebab anggota sukarela datang, dah jadi anggota sukarelawan pertahanan awam, hadir khusus kita bayar, kita bagi penginapan, kita bagi allowance juga, bagi makan minum. Tinggal diri sendiri yang nak pergi mengambil ilmu-ilmu itu. Kita bayar lagi kan. So rugilah. Rugi. Sukarelawan ni maksudnya kalau contoh bila kita dah habis ambil ilmu tu, kita mungkin boleh dipanggil ke kalau ada emergency ke? Boleh. Kita dia akan ada senarai simpanan, dan juga kalau kita memohon dah jadi
sukarelawan tu kita boleh lapor di pejabat-pejabat pertahanan awam daerah yang berdekatan, mohon untuk menjadi sukarelawan tetap. Maksudnya akan pergi masuk ikut shift, masuk pejabat, ikut waktu bekerja dan sebagainya. Kat situ dia akan ada interview yang berbeza pula lah. Untuk setiap hari dia bertugas, ada penugasan, dan setiap jam penugasan itu juga akan dibayar dengan allowance. Dan kalau dia tak berminat untuk bertugas secara terus macam setiap hari macam tu, dia akan berada dalam sinaran simpanan dan kita akan panggil dia bila-bila masa yang kita perlu, and then dia free. Maksudnya sukarelawan ni sebenarnya dia ada kerja lain juga sebenarnya. Weekend je dia free, dia nak join dengan tugas-tugas kemanusiaan, latihan dan sebagainya. Kita boleh panggil. Dia boleh datang juga. Macam tu. So setakat ni pun boleh ke saya tahu juga berapa sukarelawan yang ada setakat ni? Saya tak ada dalam data tu. Sebab ramai sangat. Ramai. Nak sebut tu sebab kita memang ada data dashboard kita sendiri yang calculate berapa dah untuk seluruh negara lah, berapa dah berapa. Untuk saya tak ada dalam simpanan tu lah berapa kota tu. Okay. Contoh kalau macam ni kan, macam Puan contohlah kan, macam dulu Puan ada bagi tahu Puan pernah ada dalam orang kata apa, lapangan kan. Maksudnya pernah pergi tangkap ular juga, betul? Pernah tangkap ular juga. Itu pun masa saya berkhidmat di APM Negeri Terengganu tahun 2007, 2008, 2009 macam tu. Jauh sangat tu, masa muda-muda dulu kan. Tapi nak cakap pasal pengalaman tu, adalah menangkap ular tu. Tapi nak cakap expertise untuk ular tu, tak lah. Tapi pernah menangkap. Dan pernah juga kena gigit pun. Pernah kena gigit? Tapi nasib anak ular je lah. Bukan mak dia. Dengan anak dia, ular sawa. Kena main, mak. Sebab dia tak boleh pegang daripada tepi, kena pegang atas kat kepala dia kan, seraya kan. So daripada belakang lah maksudnya? Daripada belakang? Kena pegang kepala dia. Sebab saya tersalah pegang tu, itu yang dia pusing kepala tu, kena gigit. Tapi okey je, satu je yang saya tahu, bila kena gigit tu jangan tarik tangan tu. Biar kan? Biar luar tu angkat. Angkat. Sebab kan dia dah cangkuk gigi tu kan. Kalau kita terus tarik macam tu, dia menyebabkan so kita ambil kiri dengan kanan dia tu, macam apa perkataan dia tu? Picit. Picit. Maksudnya bukan secara terus kita tarik. Tarik. Okey, so Puan Normawati, saya rasa macam ada soalan bonus nak tanyalah. So sepanjang Puan ada pergi operasi, masuk latihan ni kan, ada tak macam pengalaman Puan yang macam yang rasa bila ingat balik tu macam derau lah darah tu? Okey, saya ingat ini mungkin pada tahun 2008, 2009 macam tu lah. Waktu tu saya bertugas di Pusat Kawalan Operasi di Angkatan Pertahanan Awam Negeri Terengganu. Waktu tu kita dapat panggilan kod merah lah, accident. So accident tu kita dia cuma cakap lori langgar motor macam tu. Tapi kita tak tahu lagi apa yang jadi kat sana kan. Okey, lori dengan motor kita boleh bayang lah, mungkin tak boleh bayang apa-apa lagi. So bila sampai je dekat tempat kejadian, tengoknya dah penyek dah. Mangsa motosikal tu dah penyek dilanggar oleh lori yang menyebabkan hancur separuh daripada badan mangsa tu. Separuh daripada mangsa tu jatuh. Lepas tu yang lagi seorang dia membonceng dua orang. Yang kena penyek tu yang belakang. Saya tak pastilah macam mana. Lepas tu yang depan tu mungkin ayah dia ke, sebab kita dah tak nampak dah separuh dah. Jadi waktu tu bila dah tengok macam tu, bau pun menduga kita jugalah, bau isi manusia yang dah dipenyek, dilenyek dengan darah, dengan isi yang bertaburan tu. So nothing can do jugalah. Tapi nak cakapnya experience bila sampai nampak separuh daripada badan, tinggal kaki dah macam tu, terbuka macam tu, tangan separuh sana, separuh sini. Lepas tu serpihan badan macam tu buat saya tak makan dan tak tidur berhari-hari juga, mengingatkan benda tu.
mengingatkan isi-isi yang bertempiaran tu. Saya risaulah. Balik terus mandi semua kan. Risaulah balik tak boleh tidur ke teringat. Tapi memang teringat dalam masa seminggu 2 minggu macam tu. Dan kita daripada segi APM pun kita dah tak boleh buat apa-apa dah kalau macam tu. Memang kena tunggu KKM juga datang. KKM semua juga. Kita tak boleh ambil dah. Kalau pergi kes pun, kalau mangsa tu dah meninggal pun kita tak akan buat apa-apa juga. Kita akan kena tunggu polis dan KKM yang akan datang. Walaupun kes tu mangsa tu dah meninggal, tapi kami tak boleh sahkan kematian. Kena KKM datang. KKM datang, sahkan kematian and tunggu polis juga. So macam itulah, kita tak boleh buat apa-apa juga. So itu nak cakapnya, kita punya pengalaman pernah tengok di depan mata macam tu, isi-isi berterabur, terus insaf lah sekejap balik tu. Kalau jadi macam ni macam tu. Itulah yang ngeri bagi saya waktu tu lah, mungkin dalam tahun-tahun yang saya sebutkan tadi macam tu. Faham. Aku dengar Seram. Mengigau lah juga. Kalau Mengigau saya juga. tu tak tengok tu rasanya. Tapi berminggu tak dapat makan daging. Betul. pula tu Itulah. Rasa macam sama. Bau dia tu pun bau tak syok sikit lah. tak syok. Darah, daging. Ya, betul. Okay Puan, kalau kita nak cakap pasal APM ni kan, kita tahu APM ni terdedah dengan bahaya sebenarnya, banyak nyawa. kan. Betul. Pernah tak macam dalam masa yang sama, Puan rasa macam risau yang Puan tak balik rumah dah lepas tu? Ada juga terfikir. Tapi terfikirlah takut tak balik rumah kan. Tiba-tiba tengah latihan ke sedih. Ada juga terfikir. Pernah emosi ada juga lah terfikir. Tapi apa pun benda tu bukan sekali pernah terfikir. Banyak kali je setiap kali saya pergi latihan keluar. Even bukan melibatkan pengoperasian sekalipun, keluar atas sebab bekerja, berkursus latihan dan sebagainya. Sentiasa juga terfikir-fikir benda tu. Tapi satu benda je yang saya terapkan dalam hati saya adalah keluarnya saya daripada rumah, ini adalah ibadah saya. Saya harap benda ni akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maksudnya keluar dengan tujuan ibadah. Dan balik juga, kalau tak kembali pun semoga apa yang kebaikan yang dibuat tu dinilai jugalah. Kalau nak fikir tak selamat, memanjang tu, takut tak bekerja pula sekejap lagi. So itu je lah yang nak kena ubah balik saya. Okey, saya harap saya keluar ni sebagai ibadah. Macam tu dikira lah. Dikira macam tu. Betul. Sebab bila kita buat baik tu, at the end memang akan dibalas baik juga. Betul, insya-Allah. So Puan sebagai pasukan khas lah, sebab Puan banyak handle benda-benda yang kadang-kadang orang ataupun masyarakat awam ni tak nampak. Orang mungkin tak perasan. Ramai orang ingat macam APM ni tangkap ular je kan. So apa pendapat Puan yang mungkin orang, tugas sebenar yang paling berat lah daripada pandangan mata Puan sendiri? Tugas yang paling berat tugas ini sebab macam yang saya sebutkan tadi untuk fungsi APM tadi kan, antaranya yang saya sebutkan tadi adalah melatih orang awam, khidmat kemanusiaan, pengurusan bencana. Okey, kalau nak cakap berat tu, semua tu pun berat. Sebabnya ibu melatih, tak keluar operasi pun melatih ni kepada orang yang nak. Orang yang tak nak cakap susahlah juga kan. Sedangkan kita memang nak bagi. Tapi dan tanggungjawab kita adalah memberi perkhidmatan latihan itu tersebut. Pun susah juga nak meyakinkan komuniti bahawasanya kita nak memberikan latihan, kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan bencana dan sebagainya. Itu pun satu cabaran juga. Dan operasi pun cabaran juga. Cabaran daripada pasukan sendiri ataupun pasukan lain nak bekerjasama dengan pasukan-pasukan yang berbeza kan. Tu nak dikatakan tak boleh dipukul rata kepada satu benda tu risiko ataupun bahaya ataupun mencabar. Semua pun ada cabarannya masing-masing. Tinggal kepada kita cara kita uruskan dan kendalikan situasi-situasi yang berkenaan saja. Betul. Tapi kan daripada jawapan Puan tu, sebab Puan kata banyak collaboration juga dengan jabatan lain apa semua lain kan. Pernah tak Puan ada dalam situation yang macam tiba-tiba orang macam, mungkin lah sebab Puan perempuan, dia mungkin ada perspektif tu. Argument lah mungkin. Setakat ni alhamdulillah pengalaman peribadi saya memang tak ada yang menidakkan keberadaan saya dekat situ. So far alhamdulillah memang tak ada lah. Bukan takkan, cuma tak pernah ada sepanjang perkhidmatan saya dah 20 tahun. Tidak pernah lagi lah ada yang macam, kenapa kat sini tak boleh kat sini, tak ada. Atau orang awam pun, contohlah Puan nak pergi selamat korang lemas, tak yalah perempuan bagi lelaki pergi, ada ke? So far tak ada. So far untuk saya peribadi saya memang tak ada. Kalau orang lain saya tak pastilah, wallahu alam. Kalau untuk saya
Tak adalah. Mungkin sebab saya muka jenis ketat kan. Orang tak berani nak cakap. Tapi baguslah, maksudnya puan pun bila kita nampak kita dah bawa image confident tu, orang pun akan ni juga. Itu Betul. kena, itu pun salah satu soft skill. Ya, membantulah puan belajar psikologi tadi, belajar jadi tegas tadi Ah, kan. itulah. Okey puan, sebagai orang kata macam kita tahu kan, puan kan antara yang orang kata terpilih untuk jadi orang kata apa, pasukan khas kan. So puan rasa puan ni kena proof lebih tak? Maksudnya macam berbanding dengan orang kata klik yang lain lah, Betul, maksudnya. lelaki yang lain sebab tak ramai kan Betul. perempuan yang mungkin kita terpaksa extra sikit mile untuk bagi kita sama rata dengan lelaki-lelaki tadi tu. Bagi saya tak perlu push terlalu sampai, tak perlu push sangat sebenarnya, sebab keperluan antara keberadaan dalam satu pasukan tu, keberadaan antara lelaki wanita tu saling melengkapi sebenarnya. Sebab selalunya kalau benda-benda contoh kalau berlakunya bencana dan sebagainya, mungkin wanita ni boleh bertugas di base medik dan sebagainya, lelaki boleh pergi ke lapangan. So saling memerlukan dan keberadaan tu melengkapi. Jadi tak adalah macam kita nak tak boleh ni, kalau dia kena naik bukit kita pun kena ikut juga naik bukit. Sebenarnya benda tu cukup kita melengkapi tugas masing-masing dekat mana keperluan tugas tu sendiri. Tak adalah sampai macam sampai rasa Nak terbeban kena, sangat nak kena fight dengan Kena lelaki. push lebih-lebih semua tak ada lah kan. So mungkin. maksudnya dekat sini kiranya tak adalah orang kata yang lelaki, pasukan lelaki ni dia pandang rendah dekat pasukan Perempuan perempuan. juga. Tak ada, Tak ada insyaAllah. diskriminasi Setakat tu. untuk saya sendiri tak adalah. Kalau untuk orang lain saya kurang pasti. Tapi untuk saya so far alhamdulillah okey lah. Semua okey lah. Faham. So alhamdulillah jugalah kan puan. Betul. Tapi kan tadi kan kita dah dengar cerita puan kata yang berat, yang scary, yang tragic tu kan. Boleh tak puan share sikit, ada tak pengalaman puan sepanjang bekerja dapat request yang pelik-pelik ke, yang kelakar pula? Yang macam Sebagai tak boleh ATM. brain. Kenapa boleh orang awam request macam ni? Request ada saya apa kucing tu biasalah, kucing tertinggal kat atap tu adalah monyet, ada biawak masuk rumah, Biawak macam masuk tu. rumah. Lepas tu call, scam call lah, cakap ada tipu-tipu emergency. call dulu sebelum kita ada panggilan yang berpusat tu. Selalulah kena scam panggilan tu macam tu. Tapi yang kelakar tu tak adalah, dia mostly macam haiwan-haiwan macam tu lah. Mostly Kucing, haiwan. kambing, lembu ada. Lembu jatuh kolak, jatuh longkang. Lembu ada. jatuh longkang? Ya, pun kita juga pergi ambil. Kalau dalam keadaan macam tu, macam mana nak angkat dia? Kita kena, sebab tu tadi kena ada pasukan. Pergilah pakai tali ke macam mana. Adalah usaha-usaha kita macam mana kita nak lembu buat tu. nak keluarkan lembu tu. Sebab Itulah lembu berat aneh. kan? Itulah kata macam yang Ain tanya tadi kan. Ada yang aneh. Yelah ada je nak minta angkat lembu. Pergilah juga kan, sedaya-sedaya yang boleh. Mungkinlah kita perlukan bantuan orang kampung juga kan kat situ. Mungkin Sebab macam tu lah. kalau mungkin dekat bahagian Terengganu ke bahagian kampung lah. Kalau bahagian bandar ada ke puan yang pelik-pelik ni? Pelik-pelik ni tak juga apa. Untuk saya personally saya tak nampak lagi lah. Saya tak terima lah lagi pun. Bila dekat Lembah Kelang ni saya cuma berada di Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Maksudnya lebih kepada pengurusan office lah, admin office kan. Bertukar dekat Akademi Latihan Pertahanan Awam ni sebagai jurulatih. So keterdedahan kepada pengoperasian tu kurang sikit. Faham. Okey. So Tapi kita kan pun, tapi sebelum tu kan Syura, sebab kita tadi kan cakap pasal yang pelik ni kan. Mungkinlah puan bagi pendedahan sikit lah kepada masyarakat luar sana. Apa kesilapan yang paling ramai lah sebenarnya orang awam buat waktu ada emergency? Waktu ada emergency, kesilapan orang awam yang pertama adalah berkerumun. Contoh nak record. Semua nak record semua tu. Tak membantu. Cuma pergi meramai-ramai kat tempat yang contoh. tengok apa Ada jadi. accident kan. Ada accident nak buat apa. Semua ambil gambar semua. Macam biasa kita tengok. Kalau dua lane tu, lane sana pun turut sibuk juga. Bukan itu yang selalu sini betul. je. Yang sana pun. Bagus sebenarnya rakyat Malaysia ni memang prihatin. Prihatin sangat. Sampai kedua-dua lane tu jam. Tapi apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat adalah first thing first. Tengok dulu. Sebab tu saya cakap tadi memang wajarlah kalau kita belajar dan tahu berkenaan dengan ilmu-ilmu pertolongan cemas ke apa dan sebagainya. Sebab orang yang pertama kat tempat tu adalah orang yang pertama yang perlu memberikan respon kepada mangsa tu sendiri. Kalau tak tahu duduk saja, apa yang Macam kita boleh buat dekat mangsa tu betul. kan? Tak ada apa yang kita boleh buat kan. Kalau kita ada knowledge, at least kita boleh bantu mula dekat situ dulu sementara ketibaan bantuan yang profesional. Betul. Kan? So tengok dulu,
pastikan keadaan tu selamat, call lah 999 kalau tak tahu nak buat apa lah. Kalau tahu boleh teruskan dengan tindakan. Kalau tak tahu call lah, dan janganlah berkerumun. And then tolonglah kalau jumpa masa accident, tolong jangan angkat sesuka hati. Risau. Patah-patah. Sebab selalu kan kita tengok accident situ, okey angkat. Nak Sebab alihkan. kesilapan Alih ke tepi itu semua. memberikan komplikasi yang Pada lebih orang. teruk. betul. Akan bagi komplikasi yang lagi teruk. Betul. Jadi kita Sebab faham. sebenarnya, Memang Malaysia memang sangat bagus. Betul, untuk caring. sangat bagus. Tapi kalau salah tu Effect lah beri pada mudarat mangsa. lah, beri Betul. mudarat. Macam tu. Sebab sepatutnya orang yang lebih pakar sepatutnya kena buat benda tu kan. Betul. Dia niat baik dah, caring. Cuma ni, so yang dekat luar sana yang mana tengok kita punya podcast ni, betul tak Syura? So Betul. at least mungkin korang dapat manfaat. Lepas ni jumpa orang accident, kena buat apa? Kena orang kata call lah. Kena Ah, tenang yang lebih dulu. pakar. Betul. Tenang dulu. Kena Kita assess bagi dulu. yang bertindak tu yang lebih pakar. Jangan angkat lah. Yes. Jangan buat-buat kecoh, rekod-rekod, bagi laluan pada yang lain. Betul. Yang Bagi di sebelah ruang. Jangan busy-busy juga. Okay, so kita nak masuk ke segmen seterusnya. Yes, Tapi sebelum tu betul. kita bagi ruang dulu lah untuk puan kita tarik nafas tu. Sekejap-sekejap lagi kita sambung semula. Betul. Jumpa lagi lepas ni. Okay. Open Jawa Podcast. Okay, so sebelum kita sambung, Penjawab Podcast ni ditaja khas oleh Tuah Plan Sdn Bhd, Loan and Debt Consultant yang membantu penjawat awam bernafas semula dengan kewangan yang lebih sah, telus dan patuh syariah. Betul. So, Tuah Plan ni dah bantu lebih daripada 20,000 penjawat awam Malaysia yang ada masalah kewangan lah. Kalau nak tengok testimoni ataupun feedback, boleh terus pergi ke website tuahplan.com. Betul. So Syura, kita dah ya. berehat kan, kita sambung balik lah. Sebab best tadi session kita dengan Ya, Puan Amawati ni. betul. Banyak sangat apa input lagi yang Syura Syura nak tanya dapat. ni? Banyak sebenarnya yang nak tanya lagi ni. And banyak juga input yang Syura dah dapat tadi. Betul. So, kita nak tanya jugalah pada Puan Normawati. Sebab kita tengok tadi Puan Normawati ni macam orang yang ceria, kadang-kadang macam orang yang garang juga. So, kita nak tahu jugalah apa first impression orang dekat Puan. Biasanya orang kata orang cakap Puan ni seorang yang macam mana? 9 per 10 9 per 10. 9 per 10 orang jumpa saya, orang akan cakap saya garang. 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 Hmm. Okey. Saya tak buat apa-apa pun, mesti cakap Dah garang. garangnya. Garangnya. Takutlah. Orang akan takut nak dekat dengan saya. Kalau tak bercakap lagi nampak garang. Ya. Tu first impression lah. Tapi lepas kena Puan, Masya Allah. Masya Allah. Masya Kenapa tu? Allah. YTJT. YTJT, YTJT. Yang tahu. Maksudnya di sisi lain tu sebenarnya saya pun biasa juga. Ada kalanya kita happening dengan orang-orang yang kita selesa, tapi the first impression orang akan cakap saya memang garang lah. Garang, orang takut nak dekat. Tapi dah tegur tu baru orang dapat rasa feel, oh okey je lah, dia okey je lah. Macam tu. Tapi- Kalau first memang garang. Dari segi muka tu lah. Air muka tu nampak garang. Muka tu tak payah buat-buat dah. Tak payah buat garang dah. Tapi kira dalam hati ada taman macam tu. Mestilah ada taman. Ada taman lah. Kalau orang bagi bunga suka je. Betul taman tu. Okay, sebab kita alang-alang Puan cakap garang tu kan, maksudnya Puan ni tegas dan disiplin lah. So Betul. mungkinlah badan uniform ni kita memang kenal orang yang ada disiplin, orang yang tegas. Ya. Apa sebenarnya maksud disiplin ataupun ketegasan dalam diri Puan sendiri? Okey, disiplin ni bila kau tetap buat benda yang betul. Disiplin ni bila kau tetap buat benda yang betul. Walaupun kau rasa kau tak nak buat. Contoh, bangun awal walaupun mengantuk. Datang kerja awal walaupun rumah jauh. Itu disiplin. Disiplin. Kau tetap buat. Kalaupun tetap buat benda yang betul walaupun kau memang tak nak buat pun. Itu disiplin bagi saya lah. Sebab susah kan benda yang kalau kita tak atasi sendiri kita punya perasaan dan emosi. Malas tu. Kan musuh terbesar kita sendiri adalah diri sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Even kalau orang lain suruh sekalipun, kalau engkau sendiri tak ada disiplin dalam diri, memang tak akan jadi. Betul. Benda tu kena tanam dari dalam diri sendiri. InsyaAllah jadilah orang yang disiplin. Sebab tu ayat dia tadi, disiplin tu kau kena buat benda yang betul walaupun kau tak nak buat. Betul. Kau tetap buat benda tu. Berat benda tu sebenarnya. Tapi nak buat tu. Bukan nak buat bangun, nak bangun tidur kan. Malasnya masuk kerja pukul 9 tak bangun lagi. Ya, Tak ada betul. disiplin lah. Betul. Lagi bila kita dah sarung uniform, betul tak Puan? So benda tu dah memang sebenarnya disiplin tu adalah sinonim dengan badan uniform sebenarnya. Awam pun, komuniti sendiri pun akan tengok first impression orang awam tengok orang-orang yang beruniform ni disiplin. Betul. Kemas personality betul, dia. Itu betul. pandangan orang lah.
orang kepada anggota-anggota yang beruniform ni. Betul. Jadi itulah pada saya itulah. Okay. Faham. So kita dah cakap pasal disiplin, Mm-mm. pasal tegas ni kan. Tapi lah mungkinlah orang macam, sebab Puan kan sekarang jurulatih kanan, betul tak? Apa sebenarnya orang tak nampak di sebalik ketegasan jurulatih Puan Rumawati tu? Saya penyayang sebenarnya. Penyayang. Okay. Sebabnya dalam kelas saya ni, setiap sesi kelas saya ni memang akan ada yang menangis. Waktu belajar lah, menangis. Tapi bila dah habis tu, and then dah habis dan selepas habis tu, berpeluk-peluk nangis-nangis, puan terima kasih. And then setiap kali saya birthday lah, meja saya tu memang penuh dengan hadiah Nampak daripada penuh meja Puan bunga dengan kan? anak-anak murid. Tapi saya yang paling macam paling garang lah. Mak tiri lah orang panggil saya Mak ni. tiri, Mak tiri. Orang panggil saya mak tiri. Saya tempik. Memang saya bertempik kalau mengajar tu. Sebab pada saya, dekat kolam ni, benda yang kita tak boleh buat main-main. Betul. Bukan kolam sahaja sebenarnya. Sewaktu saya berada di program paramedik sekalipun, sesi pembelajaran tu ataupun simulasi, kita memang tak bagi main-main. Sebabnya apa yang kau belajar adalah benda yang akan related kepada lapangan sebenar yang melibatkan nyawa. Kalau banyak main, nanti main kat kelas, mungkin main juga dekat lapangan. Benda tu tak take serius dengan nyawa dan risiko orang lain. Jadi ada masa kita boleh bergurau senda, ada masa boleh bersenang-senang, tapi ada selebih masa yang lain sebenarnya kita perlu lebih fokus. Sebab apa kerja yang kita lakukan adalah melibatkan nyawa. Risiko. Risiko. Lagi-lagi di kolam juga melibatkan high risk. Ya. Kan? Tak bolehlah over happy sangat, over confident sangat. Betul. Even kau pandai ke tak pandai ke, datang kalau tujuannya belajar, jadi ikutlah rules yang telah Betul. yang telah disediakan. Faham. Begitu. So Puan, macam kita tahu Puan ni dah berkhidmat selama 20 tahun as APM kan. So apa benda yang paling penting sekali Puan tekankan untuk anak muda dekat luar sana yang orang kata yang nak join juga. APM ni? Okey, tadi kita dah sebut pasal disiplin. Tentukan diri tu boleh menerapkan disiplin dalam diri. Sebab nak masuk APM, badan beruniform. Bila sarung baju biru tu bukanlah sarung baju yang biasa-biasa. Bila kita sarung sekali dengan tanggungjawab. Betul. Dan rasa. Macam tu. So kalau rasa diri boleh memberikan komitmen dan disiplin, bolehlah bersama-sama kita, sebab APM ini adalah satu jabatan ataupun agensi yang memberikan perkhidmatan kemanusiaan kepada komuniti. Betul. Jadi kalau tak ada disiplin, tak selarilah dengan uniform tu. betul. So kena ada disiplin, boleh bagi komitmen dan faham apa yang dia masuk kat dalam tu untuk apa. Untuk Betul. Sebab tanggungjawab pun besar kan bila Betul. kita dah sarung uniform ni sebenarnya. Kalau baju raya lain lah pula kan. Dia pakai uniform. Uniform tu ada erti dia sendiri kan. Yes, betul, Jadi betul. kena faham dulu konsep tu. Jangan jadi macam saya pada awal episod tu saya ada cerita kan. Saya tak survey pun apa APM ni. Sebab dah seronok sangat dengan baju uniform tu hijau kan. tu. Jadi untuk sekarang suka saya ingatkan supaya anak-anak muda yang berminat untuk menganggotai sukarelawan pertahanan awam ni, tentukan diri, dalam diri tu ada disiplin diri yang teguh untuk kita bersama-sama memertabatkan badan-badan beruniform. Betul. Especially anak muda lah, betul tak Puan? Betul. Sebab sekarang ni anak muda ni bila dia orang yang biasanya akan facing benda-benda yang emergency tu juga nanti. So tapi Puan, sebab Puan kan antara salah satu guest kita yang pertama perempuan. So sebelum ni semua abang-abang sador lah yang datang. So Puan rasalah pada pandangan Puan sendiri kan, apa kepentingan wanita dalam badan beruniform, especially APM lah Puan? Okey, kalau diikutkan rasanya kalau lah APM tu mungkin dalam 65% adalah anggota wanita kat dalam APM. Lebih kurang ini adalah lebih kurang hasil saya assessment saya sendiri adalah 65% adalah wanita dalam APM ni. Sebab keperluan wanita itu sendiri tak asing sebenarnya. Tak semestinya dalam penyelamat ni mesti ada lelaki. Sebab kebersamaan tu kita perlukan dalam setiap tu operasi, latihan dan sebagainya. Sebab mungkin dalam lapangan kita ada beberapa tugas yang kita delegate kepada pasukan penyelamat. Contoh wanita mungkin boleh membantu daripada segi sudut psikologi, dari segi rawatan dan support system
kepada mangsa-mangsa tu sendiri. Jadi keperluan wanita ni adalah antara yang terpenting juga dalam satu-satu pasukan. Tidak hanya merujuk kepada lelaki semata. Keperluan kita sama juga dengan kehidupan kan, ada suami, ada isteri. Betul. Saling melengkapi. Saling melengkapi, saling mencangkupi. Macam tu Betul lah, sebab kalau contoh emergency tu ada family members yang perempuan yang tengah bersedih, takkan lelaki tu pula nak menenangkan betul, kan. betul. Okay. So sekarang mungkin kita boleh masuk ke section 6 lah. Yang ni macam contoh kan, kita nak tanya jugalah dekat Puan, apa beza belajar berenang biasa tu dengan latihan akuatik APM? Okay. Biasa tanpa guru, akuatik APM ni kita letak ada guru. Belajar ada cikgu dengan tak ada cikgu. Macam mana? Mungkin tak melalui step yang betul. Mungkin boleh berenang tapi tak melalui kaedah yang betul, cara yang betul berenang. Mungkin belajar sendiri, mungkin ada orang boleh berenang tapi tidak menggunakan kaedah renangan yang betul. Jadi kalau dekat APM kita ada modul dan silibus yang untuk kita ajar tu macam mana mengikut silibus-silibus dia, cara guideline yang betul untuk setiap stroke renangan tu. Kalau belajar sendiri mungkin dah belajar kuat-kuat je ke, tak boleh pergi jauh ke, macam mana ke, macam tu lah. Okey, Kita so ada kalau modul lah, kita ada modul. Modul dia mesti banyak lah kan modul dia, sebab renangan pun ada pelbagai cara. Pelbagai renang, juga. kan? Betul? Okay. So Puan sebagai jurulatih, sebab especially bahagian akuatik sendiri, apa risiko terbesar dalam latihan akuatik tu? Risiko terbesar dalam latihan akuatik ni apa ni nak cakap, over confidence student, over confidence student, dan juga cabaran kita sebagai jurulatih ni keselamatan peserta sendiri kat dalam air tu macam mana. Sometimes ada yang terlalu teruja dengan air. Ada yang kadang-kadang yang datang tu takut-takut sangat pula. Takut-takut sangat pula. Jadi risiko kita adalah macam mana nak counter keadaan-keadaan tersebut. Kalau over sangat, risau juga kan. Takutlah terjadi lemas dan sebagainya. Yang panik pun sama juga, takut juga kita kan. So di situ kita akan ada cara dan kaedah macam mana kita nak bawa supaya yang tak reti tu sehinggalah sekurang-kurangnya boleh mengapungkan diri, boleh berenang untuk diri sendiri walaupun tak boleh menyelamatkan. At least, sebab selain daripada kursus asas renang tu, kita ada lagi kursus-kursus menyelamat, kelemasan di air, macam tu. Ada banyak lagi kos-kos dia tu. Tapi at least untuk diri sendiri tu bolehlah berenang. Kalau kata orang jatuh dalam air tu bolehlah berenang ke tepi. Macam tu. Betul. Tadi kan Puan cakap pasal keapungan, terapung ni. Suka jugalah saya nak tanya, sebab saya antara salah seorang yang selalu kalau berenang tu dia kerja nak terapung je. Dia tak nak terapung. Dia tak nak pula masuk ke dalam tu. Apa tips yang mungkin Puan boleh share lah untuk orang yang ada masalah, mungkin yang senang sangat terapung ataupun orang yang asyik ke dalam je pula? Ke dalam je. Okey. Nak senang sangat terapung ni, senang selalunya perempuan. Perempuan ni memang advantage dia, memang boleh terapung je. Lelaki susah sikit. Sebab kita fizikal wanita ni memang senang sikit, boleh terapung. Banyak angin tu. Banyak angin. So kalau yang dah terapung tak boleh nak turun ke bawah pula. Tu masalah juga kan. Cuma untuk kita turun ni dalam renangan, dalam kursus renangan ni, untuk learn to swim ni, mula-mula sekali tu kita kena belajar bubble dulu. Kita kena belajar bubble dulu. Itu penting. Nampak simple, nampak boring, tak suka. Tapi kalau tak belajar bubble, tak boleh pergi dekat tempat lain. Masa tempat lain saya tu, next step yang kat lain lah. Contoh bubble tu dulu penting, sebab bubble tu akan bawa kita kepada stroke-stroke yang seterusnya. Kita ada beberapa stroke. Contohnya modul dalam APM ni kita akan ajar 4 stroke. Okey, breaststroke, kuat dada. Kita akan ajar front crawl ataupun freestyle ataupun gaya bebas. 3 nama tu, 1 stroke je tu. Gaya bebas. Gaya bebas ataupun freestyle lah. Ataupun lagi tepat front crawl. Okey, kita ada juga gaya CC. Kita ada juga backstroke yang belakang tu kan. Macam tu. So ada breaststroke. Jadi kita ada banyak stroke, tapi semua stroke-stroke tu dia akan bermula dengan teknik pernafasan dahulu. Tak belajar yang tu, tak dapat lah yang lain. So kiranya basic dia adalah teknik pernafasan. Pernafasan dulu. Okey. Mula-mula turun bernafas dulu. Tapi kita adalah step dia, bila student datang, kita kena pasti dia takutnya dekat kepada kedalaman ke, takut kepada jarak ke. Kita kena buat assessment dulu kepada student tu. Apa jenis ketakutan yang dia ada.
Baru kita bagi dia rasa-rasa kolam, repo dengan air kolam dan sebagainya. Lepas tu baru kita ajar dia dengan pernafasan bubble, bubble ataupun bobbing, pernafasan bubble. Okey. So lepas tu barulah kita ajar benda-benda lain lah. Push, glide, stroke, macam Step tu. dia. Biasanya kalau contohlah yang datang jumpa puan tu memang langsung tak ada basic pasal swimming kan. Biasa berapa lama dia ambil masa untuk betul-betul pandai berenang tu? Kos yang mengikut modul LPM 5 hari. Oh. 5 hari. Ada kes kita yang datang 5 hari daripada zero, Lepas tu dah balik dah boleh dah freestyle, boleh breaststroke, Tahu-tahu hilang boleh buat apungan floating kan. Dah boleh, alhamdulillah. Tapi semua tu melalui proses-proses, depends on individu juga. Proses dia nak dapat tu, tak semua yang datang kalau 30 tu confirm pandai. Tidaklah, sebab dia bergantung juga kepada penerimaan individu, cara dia adapt dengan latihan. Tapi kebanyakannya yang keluar, boleh saya katakan 90-10 tu yang datang tu at least dapat satu stroke. Dapat satu stroke. Satu stroke maksudnya dapat kuat dada ke, dapat freestyle dapat ke. buat satu. Dapat buat satu. maksudnya 5 hari tu daripada pagi sampai petang penuh Sampai lah malam. modul. Oh, malam. Ya. Kita punya kelas pagi pukul 8.30 sampai pukul 11 malam. Oh, okey. Yang tu kalau kita jadi sukarelawan untuk APM. Ya, kalau dah jadi sukarelawan APM, and then kita boleh memohon kursus ini yang mana dijalankan di pusat-pusat latihan APM. APM ni dia ada banyak pusat latihan. Salah satunya di Akademi Latihan Pertahanan Awam di mana tempat saya bertugas. Kita juga ada pusat latihan wilayah selatan di Keluang, Johor. Kita juga ada pusat latihan wilayah utara dekat Baling. Kita ada juga pusat latihan wilayah timur dekat Pulapat, dekat Jengka. So itu maksudnya by zoning lah. So kalau nak dah jadi sukarelawan tu, mohonlah kursus-kursus kemahiran yang kami sediakan, yang mana kursus tu percuma saja. Kita bayar lagi allowance, kita bagi makan dan penginapan juga. Bukan dapat kenyang, dapat tidur je, dapat ilmu juga. Kan? Kalau ambil kat luar kena bayar. Betul. Kan? Bolehlah nanti Nak kita pergi boleh. belajar berenang. Nanti kita daftar. Boleh dialu-alukan jemput semua kru-kru sekali datang belajar renang. okey. Tapi kena jumpa dengan cikgu ni lah. Tinggal-tinggal. Jangan nangis tak tahu. Boleh Siapa ni. menangis lari tak nampak. Oh, menangis dalam air tak nampak. Nampak? Dia sama kan, air keluar basah Air kan, dengan air. nangis kan air kolam. Macam mana? Puan ada tak pernah handle situation yang orang nak ajar dia berenang tapi dia takut dengan air? Apa yang Puan buat? Ada. Memang ada. Mostly dikatakan boleh setiap siri tu memang ada je yang takut, yang menangis. Tapi kita takkan paksa pada hari pertama tu, takkan paksa. Kita bagi dia main-main air, confidence. Bagi main air cetek lah. Main cetek-cetek dulu, bagi tahu. And then saya ni sometimes nampak garang, tapi dia ada jugalah jenis yang pujuk, macam kita psycho dia balik lah. Macam mana, bagi semangat, Macam ni boleh, tak apa, at least tak ada siapa pun yang akan ni, at least awak boleh selamatkan diri awak. Awak pun betul ni. Sebab kita buat ni untuk diri kita juga. Kan, untuk diri kita. Jadi lama-lama tu boleh. At least yang panik-panik tu pun paling-paling busuk pun floating dah boleh. Floating, apungan dah boleh lah. Breaststroke pun sikit boleh. Tapi yang saya bestnya nak datang lagi next siri. Sebab tak dapat ni, nak datang lagi. Boleh. Dia bukan tak terhad kepada sekali datang je. Boleh je few times. Boleh. Anytime lah maksudnya. Boleh. Dia bergantung pada kekosongan jadual juga ke macam mana? Untuk di akademi ni dan pusat latihan, dia ada kursus berjadual yang ditetapkan berapa kali kursus renang yang akan diadakan. Maksudnya mungkin sebulan sekali. So you mohon je lah sebulan Ikut sekali. waktu tu. Sebab setiap bulan tu dia ada banyak kursus kan. Tadi saya ceritakan dekat Alpha kan ada banyak program kursus. Mungkin ada 4 kursus berjalan serentak, 2 kursus berjalan serentak. So boleh je memohon. Boleh je memohon. Boleh ikut pada jadual lah senang kata kan. Dia ada kursus berjadual dan tak berjadual. Faham? Tapi kan sebelum kita masuk ke next soalan, saya nak tanya contohlah Puan Nurmawati, saya dengan Syura ni pergi berenang, mungkin kita pergi sungai lepas tu tiba-tiba saya nampak dia terjun, dah nak lemas lah tu, dah terkapai-kapai kan, dah macam help me kan. So apa sepatutnya saya buat dan apa sepatutnya Syura buat? Okey, dua-dua. Ni dua-dua yang tak jatuh kan? Yang nampak orang lain jatuh kan? Dia jatuh. Saya jatuh. Oh, Syura yang jatuh. Okey, Syura yang help. Syura lah yang head tadi tu. Syura yang help. Betul. So, Ain ada kat atas kan? First kali, Ain tengok dekat sekeliling Ain ada apa? Ada tali ke? Ada ranting kayu yang panjang ke? Ada baju ke? Okey, akak pilih satu. Oh, kebetulan tak ada apa-apa, ada saya je. Ada saya je. Ya. Buka tudung ataupun baju. Oh,
nampak mulu. Tangkap ni Syura, tangkap ni. Kalau dah jauh sangat, minta tolong lah. Kalau macam Tapi- contohlah Ain pun dah tak berani dah nak buka tudung apa semua tu, tak berani dah nak ulur sebab dia pun takut dia jatuh. So time tu tak ada orang pun kat situ. Tak ada orang. Tak ada orang. Ada Syura dengan Ain. Sanggup tak Ain tengok tanpa selamatkan? Syura. Sanggup. Tapi kan dia takut, tapi gini, kita akan ada peralatan alih ganti disebabkan tadi kan saya ada sebut baju ke, ranting ke, tali ke, apa yang ada di sekitar kita. Sebab prinsip pertolongan cemas juga dia kena kreatif. Sebab kalau dekat ambulans, contoh accident, kat ambulans memanglah ada gauze, ada everything semua. Betul-betul. Kalau you seorang-seorang tengah jalan, you bawa ke semua tu memang tidak kan? So kat kereta pun, kereta Syura dengan Ain ada first aid kit. Tak ada. Tak ada kan? So di situ kita kena kreatif fikir apa alih ganti yang kita boleh gunakan dalam keadaan kecemasan. Okey, so contoh Syura tu baru je jatuh. So cepat-cepat fikir, kena kreatif, pantas, ambil apa yang ada yang boleh, baling. Jangan terjun pergi berenang selamatkan dia. Baling. Baling bagi disambut. Syura sambut ni, Syura tarik ni. Macam tu. Tak ada konsep you jam, I jam, tak No, ada. no. Jangan jam. Jangan jam. So maksudnya baling untuk Syura sambut. Ya, Syura sambut ni. Macam tu. So tengok, Tapi kena biasa dengan kalau- pantasnya tengok apa surrounding. Sebab tu tadi juga saya ada sebutkan, jangan panik. Betul. Kalau panik tak membantu apa-apa. Ya. Kan? Saya Dah ada nak soalan. kena selamatkan dua-dua. Syura ada satu soalan. Macam mana kalau Ain ni dia baling benda tu tak kena pun dekat Syura? Tak kena. Dia saja. Dia baling banyak benda pun tak kena juga. Innalillah. Innalillah lah cerita dia, tak boleh buat apa lah. Dia cakap dia seorang tadi kan? Tadi kan dia cakap dia seorang je, tak ada orang lain. ada Dia baling tak kena, peralatan baling lain. tak kena. Tak boleh buat apa lah. Innalillah lah cerita dia. Saja baling tak kena tu. Dia saja sebab Ain dah lama dendang dengan Syura, jadi memang dia saja tak kena. Astaghfirullahaladzim. Memang saja lah. Saja. Lama simpan tu. Okey. Okey, Puan. Kita nak masuk. Ada satu soalan ni lah saya nak tanya kat Puan kan. Sebab Puan pun dah lama kiranya jadi jurulatih akuatik. Betul tak? So, lama tak lama jugalah, baru juga. kira dah orang kata apa? Lebih 10 tahun tu lama lah. Kalau betul. anak sekolah tu dah darjah berapa dah? Ya, betul. Anak. So, Puan, saya nak tanya jugalah, apa sifat yang paling penting sekali untuk jadi penyelamat ni sebenarnya? Betul. Disiplin. Disiplin. Oh, disiplin. Disiplin. Memang betul. Nak jadi Disiplin penyelamat. yang macam mana diperlukan tu? Okey, sekarang ni untuk jadi penyelamat ni, satu, disiplin. Yang kedua, kena ada knowledge. Betul. Betul. Disiplin tu memang kena ada lah, disiplin kita nak menyelamat macam mana. Sebab beruniform ni satu dia disiplin. Orang yang tengok memang disiplin kan. Memang benda tu memang dah kena ada. Betul. So satu lagi yang kena tambah lagi knowledge. Disiplin and knowledge lah. Disiplin dengan knowledge. Untuk saya itu dua benda yang paling penting untuk ada. Disiplin dengan knowledge. Sebab dia seiring tu. Kalau knowledge, tak ada disiplin untuk belajar, tak ada disiplin untuk membantu everything kan. Dia macam makan nasi tak ada lauk macam tu. Macam tu. Nasi tak ada lauk. Tak complete macam tu. Ada tak Puan macam dalam momen yang Puan punya sukarelawan yang pernah Puan ajar dia macam, ya Allah Puan, terima kasih banyak lah ajar saya macam ni. Hari tu baru je macam ni. Ya, ada. Selalu saya kalau macam tu boleh menangis tau. Dia punya sedih tu. Puan, saya baru je balik kelas ni, saya dapat sebab saya sebelum ni di program paramedik. So dia cakap, Puan, saya balik hari tu saya jumpa kes accident. Nasib dah saya ingat Puan tempik dekat saya tu buat macam ni. Saya memang terkena dengan tempik-tempik orang. Sebab kalau tidak, tak fokus. Susah. Kan saya dah cakap macam tu. Kan saya macam ni. Saya ingat yang Puan cakap ni, kalau balut, kalau darah ni memang kena hentikan darah dulu ni. Betul saya buat Puan. Betul saya buat. Alhamdulillah Puan. CPR pun hari tu Puan, saya betul-betul dapat CPR pun. Nasib dah belajar. Kau tidak salah tekan. Jadi, kita rasa macam seronok benda yang kita sampaikan tu diimplementkan dengan betul. Betul. Takut juga implement yang tak betul ada juga. Ada berlaku juga dah balik belajar buat tak betul. Dah tercekik lagi kan? Tercekik lagi susah. Jadi satu hal pula. Satu hal pula. Pun kita risau sebenarnya. Sometimes cikgu ni ajar dah betul. Pemahaman tu pula tak berapa nak selari. Ajar lain yang dia Lain faham. pula. Lepas tu mulalah bila benda-benda yang dah jadi macam jadi viral. Oh ni belajar kat mana ni? Oh kat Alfa. Ni kata sudah. Sampai cikgu-cikgu terpalik pula kan. Tapi itu adalah asam garam dalam latihan, sesi pembelajaran.
So Puan tadi kata Puan ada buat apa sebelum masuk ke akuatik ada join paramedic jugalah Betul, kan. betul. So yang tu biasa yang apa yang Puan dekat paramedic tu maksudnya choking apa semula. Ada. Di program paramedic almost 4 tahun lebih, dekat 5 tahun juga sebelum saya masuk ke akuatik. So di program paramedic ni kita ada banyak juga modul-modul yang berkaitan dengan first aid, terutamanya kita akan ada belajar pertolongan cemas, kita akan ada belajar CPR, choking, luka, pendarahan, banyak lagi lah. Ada banyak lagi lah kepatahan. Apa sebenarnya lupa dah. Banyak tu betul. Banyak lupa. Sampai lupa tu banyak sangat. Terlalu banyak tak ingat dah. Sebab pasal pendarahan ni saya rasa orang selalu sangat dengar yang macam darah je boleh mati, meninggal apa semua kan. Saya selalu sangat dengar yang ni buat saya tertanya lah. Betul-betul tertanya. Tertanya tu. Sebab orang selalu kalau macam orang apa kita panggil? Tori. Tori tangan tu kadang-kadang bila dia potong kat nadi memang akan terus gone lah contohnya kan. Tapi kenapa bila orang accident tangan dia terpotong hidup lagi. So mungkin ini jawapan saya lah kan. Okay. So untuk orang accident tu terputus tangan hidup lagi dia kan. Okey, satu sebab accident ni selalunya bantuan tu agak cepat sampai. Tak orang awam, tak KKM yang ambil. Terus And then kalau KKM ambil tentunya melalui proses dan kaedah yang tepat lah. Contohnya kalau dah putus tangan tu kita panggil amputasi. Amputasi tu terputus lah bahagian tubuh badan. And then cara nak rawatan dia ada cara rawatan dia yang tersendiri lah. Maksudnya bahagian terputus tu kena masukkan dalam bekas ataupun plastik yang berisi ais. Yang terputus dibalut masuk ke dalam plastik yang ada ais tu, terus hantar ke hospital. Kau nasibnya baik, insya-Allah lah boleh disambung balik dan sebagainya. Kau tak ada, wallahualam lah kan. Jadi untuk yang kes nak bunuh diri tadi, kelar tangan tu, mungkin dia sorang-sorang kat situ. Bantuan pun lambat sampai. Jadi bila berlakunya pendarahan yang berlebihan, ia akan menyebabkan renjatan dan boleh menyebabkan kematian. That's why kalau berlakunya apa-apa pendarahan, kita kena stopkan dulu pendarahan tu supaya tak berlakunya renjatan. Renjatan ni boleh menyebabkan kematian lah kalau kita kekurangan cecair kat dalam badan dah keluar banyak kan. So maksudnya kalau kita nampak benda tu terjadi pun cepat-cepat ambil benda sejuk ais Yes. terus Dia boleh kita kata juga hypovolemic shock lah, maksudnya benda tu kekurangan cecair dalam badan. So ada kes yang melibatkan pendarahan, terus stop bleeding dulu. Stop bleeding. Ada orang tanya saya, okey puan, cikgu ke puan ke, kalau stop ni darah keluar lagi, stop ni keluar lagi. Buatlah sampai tebal pun biar dia sampai dia janji stop. Stop bleeding dulu baru teruskan rawatan yang lain. Itu kalau pasal pendarahan Syura. Macam banyak pula soalan kan. Macam mana pula kalau pasal choking pula, sebab kadang-kadang kita kat rumah ramailah mungkin parents tak ada pendedahan pasal CPR apa semua. Tiba-tiba anak kecil yang macam susah lagi nak control dia punya ni, macam tercekik tu apa anak sebenarnya kecil kena buat? Okey. So benda ni benda yang common sebenarnya. Okey, kalau ikutkan kalau yang tercekik ni, benda pertama yang kita kena buat kalau baby, tadi saya cakap baby kan, benda tiba-tiba nampak anak dah biru, dah tak menangis, tak keluar suara dah kan. Jadi first thing first, kita kena pusingkan baby tu ke belakang, kita buat tepukan dekat belakang dia, back slap nama dia. Back slap ke back blow ke, boleh tepuk kat belakang dia 3 hingga 5 kali. Tepuk. Tapi kalau baby tu masih tidak menunjukkan reaksi pulih, kita kena buat tekanan. Nama dia chest thrust, tekanan dekat dada dia, dekat chest dia, dekat chest tekanan 3 ke 5 kali juga. Tapi in between tu kena call juga 999 minta bantuan. Salah seorang call. Sebab saya nampak ada video macam dia terbalikkan lah. Ya, dia terbalikkan tu, nama dia sandwich method. Pusingkan maksudnya muka baby ke bawah sinilah. Ke tepuk belakang, tepuk dekat tulang belakang kat belakang dia, tepuk 3 hingga 5 kali. Lepas tu kalau tak okey lagi, pusing balik ke depan, muka dia ke depan. Okey, kita buat tekanan. Pakai jari tau, jangan pakai ni untuk baby kan. Okey, kepala baby tekan 3 hingga 5 kali. Dekat dada dia. Dekat dada. Tadi belakang yang tepuk tu kat belakang. Ni depan. Dekat chest thrust. Okey. Chest thrust tu dekat ulu hati tu, tengah-tengah tu. Okey, chest. Dia punya kira cara dia tu untuk setiap peringkat umur tu berbeza-beza ke? Dia berbeza. So untuk baby, chest thrust dia sama dengan ibu mengandung. Ibu mengandung pun dekat chest thrust juga. Tapi untuk orang yang dewasa, tekanan dia kita ambil line dia adalah 2 jari daripada pusat.
2 jari daripada pusat. Ni untuk choking untuk cekik. Rawatan dia kalau untuk mangsa dewasa yang biasa 2 jari daripada pusat and then buat tekanan ke dalam dan ke atas. Okay. Macam cungkil lah macam tu. Oh. Buat macam tu, cungkil macam tu. 3 hingga 5 kali. Tapi sebelum tu sama juga, dia kena tepuk juga belakang. Pergi belakang, Syura tercekik ke? Syura dah tak boleh cakap dah. Syura dah tak boleh cakap dah. Betul. Okey, Ain nak tolong. Okey, Ain pergi tepuk dulu kat belakang Syura. Takut dia guna step salah ya. Itu. Ni kalau ada dendam ni memang susah nak betul. Saya guna step ni selalu kalau orang tercekik. Dia kan bagi nasi kapal-kapal. Saya takut nanti dia buat tips tu je lah nanti. Okey. So kalau yang bagi nasi kepal tu semua itu adalah mitos-mitos orang-orang lama, ibu-ibu, nenek-nenek kita dulu kan. Betul. Tapi kita tak deny benda-benda yang macam tu. Tapi untuk masa sekarang kita ada kaedah dan rawatan yang sesuai dengan peredaran zaman tu. So kita follow juga. Kita tak tinggal, kita tak tidakkan. Tapi kita buat Inovatif yes. Faham. Okay, so banyak ni ilmu kita dapat hari ni Syah. Tak, saya rasa pendengar kita kat luar pun banyak juga boleh belajar. Betul. So Puan, kita rasa dah tanya dah pasal soalan yang pasal pekerjaan Puan. Saya nak tanya sikit lah sebab saya, setahu saya Puan ni antara orang yang sangat famous. Boleh cakap influencer jugalah dekat Famous TikTok betul. tu kalau pasal MC. Betul tak Puan? So macam mana Puan boleh dapat develop skill MC tu juga? Panjang cerita tapi saya pendekkan. pendekkan. Okey, saya pendekkan. Saya sebenarnya sebelum ni saya seorang yang introvert. Dan benda ini, perkara ini diakui oleh saya punya bos. Saya punya bos memang dia kenal sebab bos saya ni, dia sekarang dia dekat HQ dah, Dr. Teknologi Fazli Sardi. Sebab saya rekrut itu satu batch dengan dia. And then dia memang kenal lah saya, kenal betul lah dengan saya. And then dia pun akui saya yang saya ni memang introvert. Jadi macam mana saya build up saya punya confidence and bermula dengan MC ni adalah waktu tahun 2019 kali. 2019 disuruh je lah, boleh tak jadi? Saya tak boleh. Tapi disebabkan saya nak cabar diri. Asalnya nak cabar diri 2018 macam tu, nak cabar diri. Pengarah saya waktu tu di Negeri Sembilan, Tuan Fazli Shah. Dia minta saya jadi MC. So setiap kali saya nak jadi tu, dia akan semak teks dan dia suruh saya baca kat depan dia dulu. Practice lah. Praktis kat depan pengarah. Kan? Baca dan baca. Lepas satu majlis, lepas satu majlis. Sehinggalah saya bertukar ke ibu pejabat. Terus ke majlis menteri, pergi majlis royal, sampailah ke akademi pun masih lagi berterusan. So benda tu bermula saya rasa daripada Negeri Sembilan lah. Yang asalnya saya bukan orang yang bercakap, saya bukan orang yang talkative. Tapi disebabkan saya ada satu azam nak langgar saya punya ketakutan tu, sebab saya memang tak suka duduk depan. Tak suka duduk depan, tak suka dilihat, tak suka orang, tak suka dilihat, tak suka di depan. Tapi since itulah saya try and then dah ke depan betul lah ni. Berlakon dah ke depan sangat dah, berlakon sudah, masuk rancangan reality sudah, radio sudah, sudah, semua sudah dah. Influencer yang ni lah, yang kelas bawah. Yang grade bawah sikit. Kira ada kata banyak skill lah. Banyak skill tu sebab bila daripada introvert kan mula nak cakap dengan orang, now dah duduk dekat depan. Dah jadi face off. So mungkin Puan boleh share sikit apa tips-tips yang, sebab saya rasa Puan mesti belajar juga sebab daripada skill Puan tu kan. Betul. Puan ada masuk macam-macam kelas. Mungkin Puan boleh share sikit tips untuk MC ataupun yang mana nak menceburi jugalah bidang tu. Kena yakin. Yakin dengan diri sendiri. Betul. Kita kena yakin. Sebab dulu saya tak yakin dengan diri saya. Tapi bila mana saya cuba letakkan saya boleh buat sebenarnya. And then bila saya dah mula yakin, saya mula explore. Saya jenis orang yang explore. Bila saya dah bukan dah pandai, dah biasa dah buat, saya explore lagi. Yang mungkin yang jarang dilakukan oleh orang lain, pergi masuk kelas vokal. Semata nak tahu lontaran suara mengikut huruf ataupun pace ayat yang kita nak sebut tu kan. So saya belajar something. Kat situ. Tips dia yakin je lah bagi saya. Yakin confident. Dan ada passion nak cuba benda tu.
Nak cuba buat lebih baik, nak langgar kelemahan yang ada tu supaya kita boleh achieve sesuatu yang baru dalam hidup. Sebab kalau tak buat benda baru dalam hidup, dia macam hidup tu Stagnant boring. je. Betul. Boring. Boring. Hidup ni macam boring lah. Sebab saya memang orang yang tak tidur diam. Memang busy dengan kerja dah seharian. Lepas tu hobi pula setiap minggu tu ada je benda nak buat. Kalau macam rutin saya, pagi saya akan bersquat 3 hingga 4 kilo. Petang saya akan swimming. Weekend mungkin saya akan horse riding, akan pilates dan sebagainya. So benda tu contented, hidup pun dah contented lah, maksudnya banyak benda yang nak dibuat. Nak belajar macam-macam benda kita belajar. Saya sukalah dapat benda baru macam tu. So explore lah. Kalau minat MC, selalu tengok video-video inspired dengan siapa, ambil kelas dan sebagainya. Macam tu. Okay. So since Puan dah ada apa tu skill MC tu kan, benda kita minta belanja sikit. Kita nak minta belanja Nak apa belanja ni? apa? Okay, nak minta belanja sikit lah. Macam mana orang kata Puan selalu orang kata bercakap depan orang kata depan orang ramai. Yang berhormat. Contohnya macam tu lah. Tapi kita bagi dia special sikit lah. Tak nak bagi biasa-biasa. Okey. Tapi suara Puan jadi MC waktu Puan jadi jurulatih akuatik. Macam mana tu? Jadi jurulatih. Sambil marah apa tu, apa sukarelawan tu tengah ajar fokus pasal akuatik ni tapi guna suara MC tu. Macam-macam pula budak ni Panjang tu. Kita minta sikit je. Sebab saya teringat sewaktu saya di Jakarta hari tu, masa bulan April hari tu, saya ditegur oleh bos saya. Saya bercakap, awak sekarang mengajar tau, bukan MC. Sebab mengajar pun macam MC. Ini nyaris macam mic yang tak berbunyi kan. Kalau mic yang berbunyi nyaris dah jadi MC dah saya hari ni. Bukan dah podcast dah ni. Nak cakap apa? Nak cakap apa? So ajar renang lah, backstroke benda semua tapi guna suara MC. Kita tengok macam mana. Sebab kita boleh minta kat sini Syura, kau kat luar garang. Betul. Kat luar garang dia Dekat sini. marah. Ambil peluang lah Saya balas nanti bila masuk kelas nanti. Okey kelas, hari ini kita akan bermula dengan sesi pengenalan Learn to Swim. Anda semua diminta untuk berada di tepi kolam dan masuk ke dalam kolam dalam keadaan yang tertib. Juga selepas ini kita akan lakukan teknik breathing. Breathing macam mana Syura? Bukan lain. Sorry. Okey, breathing. Kita akan lakukan yang pertama sekali hari ini. Pelajaran kita adalah kita akan bermula dengan teknik bubble. Kemudian kita akan berdiri, kita akan buat streamline, push and glide, masuk juga dengan flutter kick dan seterusnya kita akan masuk kembali kepada ampulling. Boleh faham? Saya rasa sedap sangat sampai kalau saya belajar swimming tu macam sedapnya cakap dengan tu. Tak pandai semua. Kalau cakap macam tu semua tak pandai. Itu yang macam ni lah yang selalu kena marah je. Banyak main. Okey. Cuma sambung jangan lalai. Siapa yang lalai? Jangan lalai. Masa 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 emas. Okey. So kita dah cakap dah jadi apa tadi? Dah jadi MC. Dah jadi jurulatih. Betul. Macam-macam dah jadi So, tadi. kita masuk sikit lah bahagian kehidupan Puan. Boleh ke? Yes, betul. Kita masuk sikit dalam Tak kata berapa bahagian dah kehidupan ni. So, Puan, kita tanya jugalah, macam kita tahu kerja APM ni selalu on call. Orang kata kena ready lah setiap masa kan. Selalu orang kata kena tinggal family juga. So, kadang-kadang misi pun agak panjang. Kan? Paling lama saya nak tahu jugalah Puan pernah tinggal family Puan, kata dalam jangka masa yang berapa lama agak-agak? Okey. Saya ingat dulu pernah lah saya menyertai bencana banjir. Masa tu masih di Terengganu juga. Saya pernah bertugas selama 3 hari, 4 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur. Oh, okey. Macam kita tahu kalau Pantai Timur ni banjir dia besar. Betul. Dan agak lama juga nak surut balik tu kan. So waktu tu saya bertugas di bilik kawalan. Hari pertama bilik kawalan, hari kedua dah diminta turun ke lokasi. So memang tak boleh tidur dan tak tidur dalam masa 3 hari 3 malam, 4 hari 3 malam Memang tu. straight tu tak tidur langsung? Straight. Sebab kena pergi pusat pemindahan, kena pergi ambil naik bot, pindahkan masa ke pusat pemindahan.
tak sempat nak balik. Mungkin kalau lelap pun lelap macam tu je. sekejap Lelap je. dekat meja macam tu. Tak, 5 mandi minit. tu jangan cakap lah. Mandi tu jangan cakap. Punya masa yang rehat kita ada tu cumalah solat dan jamah-jamah makan. Sebab dalam keadaan macam tu kita dah tak ada rasa selera nak dah. makan sangat. betul. Sebab makan pun makan dekat pusat pemindahan yang makan yang masak banyak-banyak bersama dengan masa, nak alih, nak angkat, nak deploy anggota, barang dan equipment semua. Tu saya ingat yang paling saya ingat adalah bencana banjir di masa saya dekat Terengganu lah, mungkin dalam tahun 2009, 2010 macam tu lah, lebih kurang macam tu. Itu daripada segi pengoperasian. Lagi satu, bila saya dah dekat sini paling lama rasanya saya tinggalkan keluarga saya dalam 3 minggu lah. Tu menghadiri juga menjalankan tugas-tugas jurulatih di pusat latihan yang berbeza, rekrut. So tinggal tak balik macam tu. Jadi sedih lah juga. Yalah, Tak balik lama. 3 minggu lama juga. Lama juga. Lama tu. kan? Dah jadi gelandangan dah orang kat rumah. So apa reaction family pun semua okey je lah. Masih support lagi walaupun tinggal. So far Alhamdulillah sehingga ke saat ini tidaklah ada rungutan ataupun perselisihan faham berkenaan dengan perkara ni, sebab daripada awalnya pun memang dah terbiasa dengan keadaan-keadaan di mana ditinggalkan, keluar sebab tugas dan sebagainya. Alhamdulillah lah tak ada lagi. Tadi saya dengar Puan kata Puan selalu sangat busy kan, banyak aktiviti, kadang-kadang kena outstation juga kan, kena tinggal family lama 3 minggu. So macam mana Puan balancekan masa Puan dengan family and dengan kerja hakiki Puan? Okey, kalau saya banyak keluar, contohnya saya banyak keluar. Lepas tu hari Minggu pun kena bekerja. Sometimes saya terpaksa cutikan anak, suami untuk pergi bercuti. Saya cutikan, tak apalah, kau cuti sekolah 2 hari tu okey je kot. Kira Puan yang cuti kan? Saya cutikan orang, saya cakap lah, cutilah. So sebab itu je masa yang saya ada. So kalau saya dah balik, gap ada 2-3 hari je. So saya akan ambil 2-3 hari tu untuk saya cuti, bawa untuk keluar, bercuti, balik kampung ke, pergi bawa jalan ke, macam mana. Saya tahu 2-3 hari untuk bawa bercuti tu tidaklah cukup dengan masa-masa yang dah ditinggalkan. At least I have do something untuk diorang. Betul At least adalah sedikit momen, walaupun momen yang ditinggalkan tu lebih banyak berbanding dengan momen yang bersama. Tapi saya harap in the end nanti anak-anak faham lah. Anak-anak faham kenapa ibu selalu keluar. Kenapa. Sebab saya selalu cakap dekat anak saya, ibu keluar untuk anak-anak ibu. Macam tu. Asyik keluar je, tak apa, nanti dah lama-lama nanti tak keluar dah. Yang penting kita masing-masing ingat tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab awak kena belajar bagus-bagus, dengar cakap, jaga diri baik-baik. Tanggungjawab ibu dengan ayah cari duit. Macam tu lah. Sometimes sedih, tapi okey lah. Tak apa nak buat macam mana. Hidup mesti diteruskan. Betul. Orang cakap, yelah, tanggungjawab tu bukan dekat tempat kerja saja, tapi dekat rumah pun kita ada tanggungjawab juga kan. Tapi kalau saya lah sebagai anak pun, saya pun mesti akan bangga tengok mak saya berkhidmat untuk Betul. masyarakat. Lagi nampak dia gigih berusaha tu, betul tak? Macam pagi tadi nak pergi sekolah kan. Sebenarnya hari ni adalah hari temu murni anak saya. Masa jumpa dengan cikgu lah. Lepas tu saya cakap ada, sebab saya pun last minute tahu dia ada temu murni tu. Lepas tu cakap sorry ibu tak dapat datang. Tak apalah ibu buat baik-baik ya untuk podcast ni ya. Nanti nak tengok je itu. Saya sebenarnya sedih je, tapi biasalah mak dia kan memang muka ketat je. Dia macam Tak buat-buat tak tunjuk sedih, lah. tak tunjuk lah. Boleh Tapi share ke anak puan tu umur berapa? 11 tahun. Lelaki. Dia dah cakap. Ma buat baik-baik, nanti abang nak tengok je itu. Okey, tak apa. Nanti buat baik-baik. Baik abang Kita ya. pun layan ibu, abang ke kakak? Abang. Abang baik-baik juga. Ya, betul. Kelakar ibu awak ni. Garang juga kadang-kadang. Dengan tanya nak, dia orang memang garang betul. Takut je, petir. Okey Puan, kalau contohlah kan satu hari nanti Puan dah tak dalam APM kan, Puan dah bersara ke ataupun mungkin dah tukar profession kan. Apa yang Puan nak orang ingat pasal diri Puan? Cikgu yang garang ataupun suara saya. Sebab saya mostly orang kenal saya memang sebab MC. Okey. Lepas tu garang tu, kalau orang belajar dengan saya tak ada seorang pun cakap saya tak garang. Dua benda tu lah saya rasa memang saya punya
marking point lah. Kalau orang tanya, alah puan tu, oh puan yang garang tu, oh puan tu, oh tu yang puan MC tu ke, macam tu. Memang orang akan sebut tu. Sebab mana-mana saya pergi, oh puan Yong oh puan Yong, macam tu, puan E, tu, oh MC tu oh ni yang cikgu ni lah yang marah aku ni, macam tu. Oh, sebab orang kenal memang Highlight dia tu. Ya, saya tempik, saya tempik. Apa tu? Tak boleh sebut lah. Kau buat apa tu? Setan lah. Gitu. Oh, dia slow je. Dia cakap, so, memang orang kata tegas. Betul. Sebab orang ingat Puan Nurmawati ni seorang yang tegas, Betul, garang, disiplin. disiplin. Betul. So apa pandangan Puan lah kalau contoh dekat luar sana, sebab kita pun dah nak sampai ke penghujung juga. Apa pandangan Puan pada wanita ataupun orang dekat luar sana yang mungkin nak masuk juga dalam APM? Go for it. Go for it. Ya. Siapa yang nak masuk, masuk. Teruskan. Teruskan niat tu. Betul. Sebab yang dah ada ni adalah mewakili wanita-wanita lain yang kat luar sana yang mungkin tak berjaya, yang mungkin tak berpeluang, yang mungkin tak direzekikan berada dalam keadaan kami di sini. Betul. Jadi kami-kami yang ada ni adalah mewakili anda semua, wanita-wanita dekat luar sana. And then kalau ada yang berminat, jom sertai kami. Berjumpa dengan Puan Jadi Nur. wanita hebat, tak kisahlah dalam uniform biru APM ataupun uniform-uniform lain. Kita adalah bak kata pepatah satu tu, dia kata tangan yang hebat adalah tangan yang menggoncangkan buayan kan. Betul? Macam itulah lebih kurangnya. Tapi percayalah, sama ada menyarung uniform ataupun tidak, semua wanita adalah wanita yang hebat. Yes, betul. Semua Tersentuh saya dengar. Oh. Tersentuh saya dengar. Semua wanita hebat, bukan biasa. Betul. Bukan biasa wanita, sama ada ibu ke, tak kahwin lagi ke, dah kahwin ke, semua hebat. Betul. Kalau kata suri rumah pun dia ada cabaran dia sendiri. Betul. Kalau yang bekerja pun cabaran dia juga. Tak ada diskriminasi sama ada awak bekerja ataupun tidak. Selagi nama wanita, wanita adalah wanita yang hebat. Betul. As long kita percaya dekat diri kita. Betul tak? Betul. Kalau kita tak percaya, siapa Siapa lagi? lagi? Betul. Memang itu yang penting. Kena percaya diri. Betul. Yang kita boleh dan kita hebat. Betul. Yes, betul. Saya nak tahu jugalah sebab saya dah borak panjang sangat pasal APM, pasal MC apa semua kan. Puan pun dah banyak sangat pengalaman. 20 tahun tu bukan tempoh yang sekejap. Betul. Sampai lupa dah lah. Sampai lupa dah. Okay. So apa sebenarnya makna penjawat awam pada diri Puan sendiri? Penjawat awam ni bagi saya adalah nadi kepada negara. So sebabnya penjawat awam ini adalah yang antara manusia yang memberikan imej kepada negara. Maksudnya penjawat awam, polis, tentera, APM, Kementerian Kesihatan, semuanya adalah benteng negara, nadi kepada negara kan. Jadi teruslah berkhidmat semampu, seboleh, seterbaik mana yang mungkin selagi khidmat diperlukan. Itulah bagi saya nadi kepada negara lah. Penjawat awam ni. Itulah makna sebenar penjawat awam bagi Puan Nurmawati kan. Tapi contohlah kalau ada satu ayat untuk penjawat awam dekat luar sana yang dah penat, yang dah burn out ataupun rasa kerja dah tak bagi value lah kan. Apa ayat yang Puan nak bagi dekat pada diorang? Penat boleh, bangun balik. Penat boleh? Penat boleh, bangun Bangun balik. balik. Sebab tak semua kebaikan tu ada harganya dekat dunia ni. Ada nilainya yang lebih besar di atas sana nanti. Yes. Boleh rehat. Jangan pandang saya macam tu. Saya macam salah ayat. Macam okey. Sampai Teka kan? Okey. Ayat saya terbalik ke? Macam tu. Okey. So beratlah, maksud saya even kita tak kisah sebenarnya bukan penjawat awam pun patut boleh ambil ayat Puan tu juga. Even kalau dah penat kena bangun cepat-cepat. Betul tak? Sebab tak ada siapa yang nak bangunkan kita selain diri kita sendiri. Even kita burn out seteruk mana sekalipun, cubalah bangun secepat yang boleh. Sebab semakin cepat kita reda dengan sesuatu ujian,
semakin cepat kita akan dapat nikmat selepasnya. Macam tu. Itulah hikmah Itulah, pelangi itu. selepas hujan tu Ya, kan. itulah tu ayat dia tu. Ayat itu yang ayat sebelum ni dia tu. sampai. Saya dah ambil lah. Okay. Baru nak keluarkan tadi. Tak apalah sambung. Dia memang sambung ayat. Okey. So Puan, saya nak tahu jugalah apa ucapan Puan nak bagi kepada masyarakat luar sana yang mungkinlah sebelum ni orang terlepas pandang dekat APM ni. Orang mungkin tak nampak ataupun terlepas pandang lah kan pasal usaha, kerja ataupun jawatan. Apa ucapan yang Puan sebagai wakil wanita lagi-lagi daripada APM, apa yang Puan nak sampaikan? Dia nak kena cakap dalam MC ke apa? Dulu sangat saya risau terbuai. Apa ucapan ucapan saya kepada semua di luar sana, APM adalah salah satu agensi yang mana memberikan latihan kepada orang awam. Selain itu juga terlibat dengan pengurusan bencana. Tapi yang saya nak tekankan kat sini adalah melibatkan latihan yang mana latihan ini sangatlah mencakupi keseluruhan kehidupan kita, yang mana ilmu-ilmu yang kita dah bagi tu sangat berguna dalam kehidupan kita seharian. Jadi ayolah sertai sukarelawan pertahanan awam ataupun sebagai anggota tetap pertahanan awam melalui permohonannya di SPA 9I. Kalau untuk masyarakat pula yang mungkin terlepas pandang usaha APM tu, ada Puan? Okey, kalau masyarakat yang terlepas pandang tu tiada apa yang boleh saya katakan sebabnya kami ni antara angsang hero. Hero yang tak didana. Tapi tak apa. Sebenarnya sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, tak semua kebaikan ada nilainya dekat dunia. Yang penting kita memang betul-betul ikhlas, passion untuk melakukan itu. Selagi kita bernyawa, khidmat kemanusiaan itu akan terbayar akhirnya nanti. Suka saya dengar ayat tu kan. Betul. Tak? Wah, sebabnya ayat tu kat mana-mana pun kita boleh implement. Even kerja, tak bekerja, suri rumah pun kita boleh guna juga Tapi ayat manusia biasa perlukan penghargaan. Betul. Tapi kalau kita terlalu bergantung kepada penghargaan, kita akan tak seronok. Kita akan tak Mungkin seronok. buat atas orang lain, bukan diri Betul, kita. betul. Okey Puan, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita. Alhamdulillah. Tak perasan sebab Puan ni fun borak dia. Fun. Siapa yang cakap garang tadi? introvert dekat mana tadi? Tak nampak langsung. Dulu. Yang garang-garang tu semua saya rasa pejam mata je. Tapi sebelum tu Puan, saya ada satu soalan lagi nak tanya dekat Puan. Untuk episod seterusnya nanti, kan Puan rasa siapa yang Puan nak cadang and pegawai yang mana yang Untuk Puan jadi rasa guest kita lah. Yes, betul. Yang sesuai untuk join kita punya podcast lepas ni. Okey, pada pandangan peribadi saya, insan inspirasi yang seterusnya adalah Superintendent Nur Hidayah Damanhuri, PDRM. PDRM. Puan Nur Hidayah. Kalau contoh Puan tengok video ni, apa ucapan Syura nak bagi kat dia? Ucapan Syura kita jumpa nanti. Syura pula jumpa dia. Dia insyaAllah nanti kita akan cuba untuk dapatkan. Lah, untuk dapatkan. Betul. Sebab kenapa Puan rasa Puan terinspirasi dengan Puan Nur Hidayah ni? Okey, di usia dia yang sekarang, sebenarnya beliau banyak memberi inspirasi kepada saya. Sebab saya menjadi follower dia dah bertahun-tahun dulu. Saya tengok progres kerjaya dia. Macam mana dia meningkat kepada satu jawatan ke satu jawatan yang seterusnya. Dan dia juga kalau tidak silap saya, dia adalah merupakan pegawai pemerintah unit berkuda PDRM suatu ketika dahulu. And then kita sebenarnya selalu melihat dia di parade hari kemerdekaan dengan berkuda. Dengan berkuda. So dia antara pegawai pemerintah wanita yang pertama untuk unit berkuda. So benda tu saya rasa ianya very impressed. Very impressed lah. So saya rasa dia patutlah dengan peningkatan kerjaya dia yang di usia dia sekarang tu agak smooth lah saya rasa. Kalau nak degrade dia sekarang mungkin usia yang lebih banyak baru dapat. Macam tu lah. So daripada segi komitmen dia, credibility bekerja, and then tak silap saya dia juga merupakan penerjun udara PDRM juga. So di situ tu inspire. Bolehlah untuk wanita, saya rasa baguslah. Saya yang dengar ni pun very inspiring lah dengar. So kita harapkan mungkinlah ada rezeki kita jumpa juga dengan Puan Nur Hidayah. Betul, So untuk yang terakhirnya Puan mungkinlah boleh bagi ucapan sikit pada kita semua penonton-penonton Open Jawab Podcast, apa khas daripada diri Puan dan mungkin daripada wakil APM juga. Betul.
Saya mewakili Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga Akademi Latihan Pertahanan Awam merakamkan jutaan terima kasih kepada podcast Penjawat Awam kerana sudi menjemput saya mewakili Akademi Latihan Pertahanan Awam juga APM ke sesi ini bagi memberikan perkongsian pengalaman peribadi dan juga sedikit berkenaan dengan APM itu sendiri dan juga apa juga yang diprovidekan Akademi Latihan Pertahanan Awam kepada orang awam yang sebelum ni mungkin orang tak tahu apa Alpha ni buat apa, Akademi Latihan buat apa, APM ni buat apa. Semoga dengan sesi ini sedikit sebanyak dapat memberi ruang ataupun laluan kerjaya kepada anak-anak muda yang kat luar sana mungkin tak ada apa-apa nak buat sementara dah habis SPM, tak ada kerja dan sebagainya. Dialu-alukan memohon dan bersama-sama menyertai pasukan anggota Sukarelawan Pertahanan Awam. Macam tu. So terima kasih banyak Puan Normawati sebab kita banyak belajar. Saya, Syura dan saya rasa penonton kita pun belajar banyak juga benda. So kita harapkan perkongsian ni dapat sedikit sebanyak bagi input dan manfaat pada masyarakat luar lah. So kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Puan sudi datang hari ini. Betul tak, Syura? Terima kasih banyak sebab sudi datang. Datang daripada jauh ni. Betul, jauh kita tu. terbangkan 1 daripada jam. Alpha. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi next episode. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Open Jawa.